nak. Awak share kat dalam dulu. Tak syuhada terus. Okay. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Okay. Hai, Assalamualaikum. Dekat sikit. Lagi. Alright. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa yang bersama dengan kita pada hari ini, bantu saya. Awak slide kan supaya saya nampak komen besar sikit. Alright. Anda boleh bantu saya tak untuk tap screen siapa yang ada bersama dengan kita pada malam ni. Kan. Dalam live kita yang sangat special. 8th anniversary kita. Pastinya ada sesuatu yang istimewa untuk anda. Hai kebun kita, hai Cik Su, hai Kak Asia, hai Nur Akmal, hai Cik Lokman, hai Kak Ya. Siapa yang ada bersama dengan kita pada hari ini, anda apa khabar? Sihat ke? Tengah buat apa tu? Cuba komen-komen, Haji. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Seperti biasa, setiap hari Rabu jam 8.30 kan bersiaran langsung bersama dengan Haji. Hai Mr. Bun, how? Hai Bonda Roslina. Hai, siapa yang bersama dengan kita pada malam ni? Ada sesuatu yang sangat istimewa. Supaya bunga tu nampak. Itu dia. Okey. Jadi pada siapa yang bersama dengan kita, terima kasih pada semua. Tolong share-kan. Tak ada yang tap screen pun. Bantu saya untuk tap screen. Okey. Boleh bantu saya untuk tap screen dan sharekan live ni. Alright, tim bantu untuk sharekan live kan. Siapa yang bersama dengan kita pada hari ni, boleh tak anda bantu saya? Hai, terlindung muka. Okay. Right, tak apa. Okay. Kita pergi dulu. Siapa? Waalaikumsalam. Hai Kak Asia. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ke semua? Hai Puan Zainab, Cempaka Crystal. Ada tak dalam ni yang sebenarnya yang dah pernah guna produk Milagro atau baru kenal produk Milagro? Hari ni kita berada dalam bulan Oktober je. Yes. Bulan yang sangat istimewa untuk Milagro, kan? Okay. Dan pada malam ni pastinya ada sesuatu yang istimewa yang kita nak bawakan kepada anda. Alright? Okay. Okay, Alhamdulillah. Seperti biasa kan, ini adalah satu malam yang special. Yang kalau dapat kita kongsi-kongsikan. Kasihlah kalau boleh dapatkan 5,000 supaya engagement Haji ni lebih ramai orang, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih ramai orang bersama dengan Haji pada malam ni. Bukan senang tau tuan-tuan. Bukan senang kita nak adakan live kita, tapi kita tahu inilah adalah satu orang kata pengumumanan yang kita perlu kan, membantu lebih ramai orang lagi kan. Lebih ramai orang ramai dapat makanan-makanan yang istimewa. Sangat istimewa. Kalau tidak, kita selalu cakap Aisyah, kita selalu cakap, orang cakap makan organik. Ayah kita dengar orang cakap makan organik, tapi tuan-tuan dan puan-puan, nak tak kita makan organik tapi makanan yang sihat. Baru ni kita tengok, okey, kita tengok contohnya dekat depan ni jual mata kucing daripada Siam, lemau daripada Siam. Tuan-tuan, kebanyakan benda-benda ni yang saya berani cakap lah, kalau kita bawakan dalam lab kita, memang anda tengah makan racun ayai. Itu sebab why not? Kenapa tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri kan, kita sendiri ada kebun. Yang datang mengaji ni semua orang kebun. Betul tak kan? Orang yang ada berkebun kan, kita tanam, kita makan, kita rasa nikmatnya. Waalaikumsalam Mak Jalal. Okay. Hai kebun kita, hai Cik Tija, hai Puan Nurul, hai Hang Tua, hai Cik Narus, terima kasih. Hai Zainun Bakar, Cik Zulkifli, Puan Rosna. Siapa yang ada bersama dengan kita hari ni, boleh tak bantu saya untuk komen? Itu sebab kadang-kadang anda dengar suara ni dengan jelas tak? Okey, boleh tak bantu untuk komen? Waalaikumsalam semua. Anda tengah buat apa? Dengar tak suara ni dengan jelas? Okey, kan? Boleh tak bantu tim bantu saya, boleh tak? Saya rasa macam tak stable. Macam tak balance kamera. Okey lah. Okey. Tak balance tulisan tu kan. Boleh tengah sikit supaya ngam.
Okay, letak sikit komen kat situ. Kalau siapa ada yang baru masuk, anda ada bercucuk tanam atau sebagainya, boleh Jelas komen. Nyarus, terima kasih Ah. Nyarus. Nyarus ni dulu duduk kat Melaka, selalu pakai apa tu baju kita. Sekarang dekat Kuantan Pahang. Dia Orang kata Kuantan. orang Kuantan. Thank you Jalal for the gift. Okay, thank you for the rose. Terima kasih, Jalal. Jadi pada siapa yang sebenarnya baru je masuk live, bantu saya boleh tak? Bantu saya tap screen. Okay, macam mana nak tap screen? Kenapa sangat penting untuk kita sama-sama buat benda ni supaya lebih ramai yang dapat tentang live ni. Sekarang ni baru ada 700. Kita ada 13 orang. Kalau seorang tap 100, dah ada 1,300. Jom kita pecahkan awal untuk ada 5,000. Boleh tak? 2,000 dululah kita pecahkan. Boleh ke? Bantu saya tap screen. Ada beberapa perkara saya nak. Anda bantu saya tap screen. Kemudian nampak tak hujung sekali ni boleh share. Azla, terima Share, kasih Azla. dan saya nak anda tekan Waalaikumsalam Azla. repost. Boleh tak? Nampak tak warna kuning kan? Repost. Supaya apa? Kawan-kawan kita tahu tentang live yang tengah kita jalankan. Boleh tak bantu saya? Tap screen, sharekan dekat kawan-kawan kita. Sharekan dekat kawan-kawan kita yang ada kan. Sharekan untuk ajak mereka dalam live kita. Sharekan juga kepada grup-grup kita. Ada tak dalam ni yang sebenarnya mak kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita Yes. kan, orang-orang kat dalam taman kita yang suka bercucuk tanam. Yes. Hari ni kita nak ajak lebih ramai orang supaya mereka boleh bercucuk tanam dengan betul aja. Yes. Sebab ramai orang ingatkan nak tanam ni ikutlah nak tanam macam mana. Siapa Tapi ni, ada Arinon? tak cara yang betul? Yes. Jadi kita nak bawakan kepada anda sebenarnya lagi-lagi siapa yang bercucuk tanam depan rumah sangat perlu. Tidak patut sebenarnya kita guna baja-baja yang berwarna-warni. Tapi kita kena pergi kepada organik. Yeah. Dan hari ni kita nak kongsikan pada anda macam mana sebenarnya kita nak bercucuk tanam dengan betul lah Cik. Yeah. Sebab ramai je mak-mak kita, jiran tetangga kita tanam pokok aja. Yes. Tapi apa mungkin kesilapan ataupun benda yang kita boleh ketengahkan dan kita kongsikan hari ni? Okey, kita biasa tengok contohnya mak-mak kita dulu. Dia kisah ke? Asalkan ada tanam aja, ada tanah dia tanam. Dia tak kisah langsung buah tu lebat ke, buah tu sedap ke, buah tu ada nutrisi yang bagus ke. Dia tak kisah. Dia tahu kan, dia tanam. Apa yang dulu tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita tak ada berperang. Kita tak ada udara kita tak tercemar. Kan? Walaupun orang kata dekat Jepun ke, dekat Indonesia ke, kan baru-baru ni dekat Indonesia gempa bumi. Sampai sini pun terasa. Maksudnya apa dia? Di mana sekalipun tuan-tuan, udara ni akan pergi sejauh mana. InsyaAllah lah tuan-tuan. Bagi Haji, inilah sebabnya kenapa kita perlu menyihatkan badan kita. Nak kita sihat, nak kita badan sihat, nak darah kita bertambah baik walaupun umur kita dah meningkat. Waalaikumsalam Zawri. Bagi Haji, Pada siapa yang baru je masuk live kan, jangan lupa untuk tap screen. Okay? Bagi Haji apa tau? Kalaulah di Singapura tu orang boleh hidup hingga 88 tahun, kenapa orang di Malaysia ni kalau nak hidup 65 tahun pun susah? Apatah lagi target kita adalah 75 tahun. InsyaAllah tuan-tuan, dengan adanya cara pemakanan yang betul, kan, dengan tanaman yang betul, Haji yakin tuan-tuan dan puan-puan, Haji yakin memang kita dapat kan badan yang sihat, kan, InsyaAllah, kan. Kita tak perlulah asyik bila dah berumur nanti besok bercerita, asyik bercerita nak pergi klinik. Okey, jadi ada tak siapa yang kat sini yang sebenarnya baru je masuk live, belum lagi follow Tuan Haji Mat, boleh tekan button follow untuk follow. Dan hari ni saya nak tanya anda, siapa yang masuk live, yang tengah tengok live ni, ada tak anda menanam sebarang pokok? Cuba komen anda tanam pokok apa. Sebab hari ni kita nak, mungkin ada antara anda yang baru, yang memang dah pernah guna Milagro. Boleh tak komen? Atau ada tak yang baru je kenal? Cuba komen tanaman apa yang anda tanam. Sebab hari ni kita tahu kita memang ramai sangat bercucuk tanam. Depan rumah mesti paling tak ada pokok sikit. Okay? Alright. Tapi kita nak tanya, soalannya adalah anda macam mana anda bercucuk tanam dan macam mana hasil anda. Okay. Jadi hari ni kita nak kongsikan pada anda macam mana untuk dapatkan hasil cepat, hasil berganda. Betul tak Haji? Itu sebablah Aisyah, kita selalu cakap dengan orang, engkau zaman sekarang ni dah zaman apa? Contoh tuan-tuan. Contoh saya nak cakap. Sebelum 2 tahun yang kebelakangan ni, orang
berniaga dengan sistem ejen, orang menjaga dengan dapatkan apa tu, menggunakan Facebook, apa semua, FB ke, atau apa sekalipun. Tapi sekarang orang dah berubah tuan-tuan. Orang dah menggunakan AI, orang dah gunakan ChatGPT, orang dah menggunakan advance kan. Ilmu-ilmu yang orang kata begitu advance sekali. Kan? Takkan kita masih lagi nak cara-cara lama. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bagi Haji, dunia dah mula berubah. Kita lewat, kita tertinggal. Betul. Cara pemakanan pun dah berubah. Kita tak nak jadi macam 2 tahun sebelum ni. Anak-anak kita asyik makan apa? KFC, McDonald. KFC, McDonald. Apa jadi pada anak-anak kita? Saya tanya, apa terjadi pada anak-anak kita sekarang? Kegemukan. Berarti bagaimana kita nak supaya kita dapat makan makanan yang orang kata begitu cukup protein untuk kita, cukup kekuatan untuk kita, kan? Ini yang kita nak. Bagi Haji, tuan-tuan dan puan, inilah cara yang terbaik supaya kita boleh maintain badan kita, darah kita. Rambut tetap putih, tua tetap tua, muka tetap berkedut, tapi darah kita makin baik. Ini yang pembawakan yang Haji nak bawakan. Okey? Jadi pada siapa yang baru je masuk live, bantu saya untuk tap screen kan. Dan kongsikan live ni. Hai, Puan Rubia, Milagro memang terbaik. Thank you so much Puan Irene Arun. Saya tanam pokok cili, bendi, kacang, terung, mangga, rambutan, durian, tebu, bunga-bunga dan lain-lain dengan Milagro. Thank you. Macam mana Riza? Boleh tak kongsi? Siapa yang bersama dengan live kita pada malam ni, bantu saya. Siapa yang dah gunakan Milagro, cuba komen. Milagro bulan ni adalah kita berada pada tahun yang ke-8 Haji. Alhamdulillah. Okay. Dah lebih 1 juta unit produk Milagro, baja Milagro yang dah terjual. Dah banyak sangat result kita nampak dengan penggunaan produk Milagro. Jadi saya nak tahu siapa yang sedang menonton, siapa yang pernah guna produk Milagro, tak kisahlah pack warna hijau ke, warna hitam ni ke, cuba komen. Boleh sembur direct ke daun orchid tak? Boleh. Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang produk Milagro, bila ada yang tanya, saya cerita sikit produk kita je. Okey. Aja jangan ke mana-mana. Alright. Jadi kalau kat sini kita ada baju kita. Pertama, ini adalah produk kita paling top. Okey, baja Milagro ni dah 8 tahun dalam pasaran. Ni produk kita yang pertama. 2 tahun, 3 tahun pertama kita fokus satu produk je. Dan kita tahu produk ni memang dah ramai sangat-sangat yang pakai. Jadi macam mana penggunaan produk Milagro? Okey, sangat mudah. Kita dalam bentuk serbuk, yang mana bila serbuk ni just ambil satu sudu, 2 minggu sekali tabur, buat taburan. Okey, sebab tu hari ni kita boleh nampak depan kita ni. Saya nak tunjuk pun susah ni. Nampak tak pokok bunga kita? Alhamdulillah, memang sangat besar. Kalau tengok secara depan ni, pucuk-pucuk dia sangat banyak yang keluar, kan? Warna daun dia siap berkilat dan sebagainya. Okay, tadi ada yang tanya orchid. Untuk orchid macam mana? Untuk orchid, produk saranan kita adalah produk kedua kita, iaitu NPV. Macam mana cara semburan? Sekarang ni saya kat studio, jadi pokok tak banyak. Jadi mudah saja, kita just spray sahaja. Ini adalah ready to use. Spray dekat daun, batang dan juga tanah. Jadi kalau kat orchid tu kita spray je dekat daun, dekat akar je. Yes. Mudah sangat-sangat. Okay? Itu tu Ainun kata, jangan lupa sembuhkan juga dengan MPV. Betul. Free. Alright. Okay. Sebab tu produk Milagro ni, gabungan produk kita ada 3 produk utama kita. Okay. Iaitu satu, tim bantu saya untuk nanti pinkan Okay, bila saya maklumkan. Okay. Jadi kita ada satu baja, kedua MPV, ketiga adalah Milagro Matador. Yes. Ini adalah 3 produk lengkap yang sebenarnya dengan penggunaan 3 produk ni dah lengkap untuk tanaman anda. Sebab tu saya nak tanya hari ni, ada tak yang mencucuk tanam dekat rumah? Okay, siapa yang bercucuk tanam kat rumah, anda tahu tak 3 produk utama ni perlu ada. Dan kenapa kita nak pergi secara organik? Dengan produk Milagro 3 perkara. Pertama, anda akan dapat pokok yang sihat. Betul tak? Setuju ke dengan saya? Boleh tak komen kat sini? Betul ke produk anda bila guna produk Milagro, Azila, produk jadi sihat? Pokok jadi sihat. Thank you. Okay, jadi bila pokok sihat, itu yang pertama. Kan? Kemudian apa terjadi? Bila pokok start sihat, banyak rasa untuk dapat hasil cepat, hasil berganda. Setuju Rosel? Kenapa setuju? Boleh tak komen? Apa jadi? Kak Asia komen, Milagro NPV pada batang pokok bunga orchid cantik sangat. Pastikan NPV terbaik meningkat kadar. Betul? Cik Tija cakap setuju. Panjang setuju dia. Cuba komen sikit result you guys yang dah guna produk Milagro apa jadi?
So hari ni siapa yang masih belum follow tapi memang bercucuk tanam, bantu untuk follow Tuan Haji Mat sebab founder kita, CEO Baja kita ni akan kongsikan sangat banyak. Betul saya dah guna. Anti Mida cuba komen, dah guna pakai kat pokok apa jadi apa? MPV sangat function kat pokok orchid, betul. Siapa peminat pokok orchid? Ada tak? Cuba komen. Siapa yang peminat pokok orchid tapi tak pernah guna lagi? Confirm sihat, dah guna tahu dah result. Tak ada anak pokok yang mati. Saya nak kongsi dengan anda, saya ternampak Encik Zawari komen kan, dia adalah pemilik nursery. Apa berlaku pada Encik Zawari ni Haji? Yes. Kan? Dia beli kan untuk pokok-pokok kat nursery dia, dia beli pokok-pokok yang dah apa Haji? Yang sakit ataupun yang tak, yang apa, second grade lah. Third grade ni. Third grade boleh lah. Yang antara hidup tak hidup, tapi apa yang dia buat, dia ambil dan dia tabur dengan Baja Milagro. Dia buat apa dengan penggunaan produk Milagro, apa jadi pokok dia daripada yang kalau kita cakap third grade, fourth grade yang cukup-cukup ni, kenapa dia boleh beli dengan harga murah, dengan kuantiti yang banyak, tapi dia baik pulih dengan produk Milagro dan dia boleh jual pada harga yang lebih baik. Itulah satu cara Syah. Bagaimana Haji sendiri cakap dengan Zawari, kau tak perlu nak beli pokok-pokok yang dah cantik-cantik ni. Engkau beli pokok-pokok yang cantik ni kau beli, lepas tu engkau jual, lepas tu orang yang beli ni akan kecewa. Engkau cari pokok yang orang yang demam, yang tak cantik. Dia dengan harga lebih separuh lebih rendah. Engkau jaga 1 minggu dah cukup dah. Lepas tu kau tengok 1-2 minggu je. Lepas tu insya-Allah engkau akan nampak rezeki engkau akan bertambah-tambah. Dan engkau boleh jual dengan orang, atau engkau boleh hadiahkan orang, kau jual bajet ada ni, engkau boleh kasih dengan orang dengan harga yang patut. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Zawari ni dah boleh survive dengan apa yang dia ada. Betul tak kan? Betul tu Haji, Zawari cakap. Betul tak? Dia boleh survive, dia boleh hidup. Kan? Dengan harga yang dapat murah, dia boleh jual dengan orang dengan harga yang murah juga, dan akhirnya dia boleh survive. Itu sebab kadang-kadang kan tuan-tuan, dalam dunia perniagaan sekarang kita tengok ramai orang dah keluar baja Aisyah. Itu sebab tadi saya bercakap dengan Leader Ju. Leader Ju, bagaimana cara sekarang berniaga ni banyak susah. Semua orang tahu dekat sini sekarang. Berniaga sekarang memang susah. Tapi apa yang kita perlu? Apa yang kita perlu? Berarti cara pemikiran kita, cara kita, how kita boleh convince orang. Dia tak kisahlah sama ada sayur pokok perniagaan kau tu apa sekalipun tak kisah. Contohnya berapa banyak baja-baja daripada Thailand, berapa banyak daripada China, kan? Kita pakai aja. Harga sama juga lebih kurang. Ada tu murah-murah. Tapi tuan-tuan dan puan, kenapa kita bawakan satu yang baja yang dah dipatenkan? Agak engkau senang tak? Ada tak dalam macam orang patenkan baju? Tak. Kita patenkan dia. Kita buat kerjasama dengan UPM. Kita buat kerjasama dengan Sirim. Kenapa kita buat? Pasal kita tahu. Kan? Dengan kerjasama ni dah kita boleh upgradekan baju kita pada satu tahap yang cukup bagus. Alhamdulillah. Kan? Tuan-tuan, kerjasama yang kita buat ni bukanlah setakat sekarang. Kita nak sambung dan sambung lagi. Kerana kita tahu ramai yang pensyarah-pensyarah ni yang buat tapi tak ada apa-apa pun. At least kita dapat build. Kan? Kita dapat bantu orang lebih ramai lagi. Yang dia belajar penat-penat ni, diorang dapat juga dengan kita. Tu sebab tuan-tuan, Haji cakap, dalam Baja Milagro kita bukan cakap tentang buah, kita cakap tentang tapi kita cakap dalam Milagro kita cakap tentang apa? Kita cakap tentang happiness, kegembiraan. Itu yang kita nak. Bila kita cakap tentang kegembiraan, kenapa kita cakap gembira? Buah lebat kita gembira, betul tak kan? Sayur yang organik kita gembira, betul tak kan? Depan laman kita, pokok bunga kita tengok gembira. Ini yang kita nak. Kalau kau cakap kita tanam nak buah lebat apa, tapi kita tak gembira buat apa. Yang penting sekarang saya nak cakap, bagaimana kita bergembirakan hati orang lain. Bukan Haji nak gembira, Haji nak rakyat Malaysia, seluruh Malaysia, terutamanya bangsa kita, makan makanan organik. Bukan senang tuan-tuan dan puan. Orang bercakap tentang baja. Tak, bagi Haji, ini adalah satu fardu kifayah yang wajib Haji bawa. Supaya lebih ramai lagi orang dapat makan makanan organik yang tak beracun.
Tuan-tuan putih tengok dekat Coket ke dekat Kelebang apa, di Melaka ni dekat Kelebang, berapa banyak buah-buahan ada. Kita makan durian, 2-3 ulas sakit kepala, sakit tekak. Anda sedang makan racun. Tuan-tuan. Itu sebab siapa yang ada kebun dekat sini, ada kebun rambutan, ada apa, ada manggis. Pergi, gunakan. Alhamdulillah. Ya, kegembiraan. Bagi Haji itulah happiness yang penting. Ya Ros, betul lah dia cakap. Bila kita cakap tentang kegembiraan. Bukan kita cakap, oh buah aku lebat. Tapi dalam lebat, buah tu penuh dengan racun, buat apa? Itulah konsep Haji yang sebenar, tuan-tuan dan puan-puan. Menggembirakan orang. Kan? Tak adalah baru umur berapa-apa, makan sedap, lepas tu pergi hospital. Buat apa? Kita nak kita sihat. Okey, hari ni tuan-tuan dan puan-puan, Haji nak kongsi sedikit lah tentang perkongsian. Bagaimana Haji percaya. Dalam bisnes Haji selalu cakap tentang happy. Dalam bisnes ni Haji cakap bagaimana kita nak naikkan martabat bangsa kita, kesihatan bangsa kita. Dekat sini kita nak tengok ujian-ujian yang kita banyak ujian kita ada, tuan-tuan. Tapi kita masih bertahan. Kita nakkan apa? Kita nak musabah sendiri. Dah jadi wajib pada kita, tuan-tuan dan puan-puan, makan makanan yang tidak ada, orang kata, racun. Syabas. Kan? Kita tahu banyak kelemahan kita ada, tapi dengan kekurangan yang ada ni lah, kita belajar. Kita ambil ilmu daripada orang yang biak pandai, supaya kegembiraan ni, orang kata, kita dapat melihat anak cucu kita bijak-bijak. Melalui dengan makanan daripada sayur-sayur yang mak bapak kita tanam keliling rumah ni lah, yang membuatkan kita rasa gembira. Anak-anak tak adalah selalu asyik aja dengar, oh sekarang kena penyakit apa sekarang? Influenza. Kan? Kalau antibody anak kita kuat, tuan-tuan, Haji berani cakap lah, tak mudah kena ni. Okey, siapa tadi? Kak Selis. Kian salam dengan orang Aisyah. Haji tak nampak je. Okey. Kita ada Cik Rohani cakap, saya tanam pokok sayuran depan rumah je. Hari-hari tak jemu untuk tengok. Masya Allah. Okey. Laman Tok Ma cakap, yes, kegembiraan. Betul? Waalaikumsalam Kak Umu. Alright, Cik Zawari cakap, lama tak jumpa ada Kak Umu. pelanggan dia kata, beli pokok dengan saya terus hidup. Dia beli dengan orang lain, ada yang mati. Sebab kita tahu kenapa kenapa yang berlaku macam ni. Waalaikumsalam Izzy. Okey. Ella Aisyah kata tak ada beg kuning. Nak saya masukkan beg kuning ke? Okey. Pokok cantik sangat pakai MPV. Betul tu Kak Asia. Okey. Aunty Mida kata daripada pokok cili besar, cili padi berbuah lebat dan pokok subur. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Pokok bunga pun sama. Best guna MPV. Ya, betul sangat-sangat. Alright. Thank you. Confirm sihat. Dah tahu dah result, tak ada anak pokok yang mati bila gunakan produk Milagro. Orang sihat bebas kimia. Betul tu Puan Rose Samsuri. Okay, ramai komen yang mungkin saya terlepas. Betul, saya dah guna antimida terbaik. Cik Ayub, Milagro sesuai untuk semua tanaman. Kucai saya menjadi. Masya Allah. Thank you. Pokok yang susah nak berbunga, berbuah, sembuh je MPV. Betul tu Puan Arina Run. InsyaAllah pokok sihat cepat berbuah. Yes. Okay, jadi bantu saya teruskan untuk komen cerita-cerita best bila anda gunakan produk Milagro. Anda boleh tahu, saya guna baja Milagro Premium jadi apa, MPV jadi apa, saya pakai semua produk Milagro, kan? Boleh komen, okay? Alright, thank you siapa yang bagi gift. Thank you so much. Alright, okay? Tak ada beg kuning ke? Ada ke yang nakkan dapatkan beg kuning? Okay, boleh kita masukkan beg kuning. Okay, ada promosi apa yang kita tengah bawakan. Waalaikumsalam. Hai Cik Tarmizi. Jadi saya nak ulas sikit tadi kan. Siapa Cik Zawari cakap, ada pelanggan kata beli pokok dengan dia terus pokok jadi. Yes. Beli dengan orang lain tak jadi. Yes. Sebenarnya apa yang Waalaikumsalam. berlaku? Siapa ni? Puan Jamia. Jamia Ahmad. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dengan produk Milagro? Yes, mungkin bila kita beli dengan mana-mana, orang mungkin memang akan letak baja ke dan sebagainya. Tapi baja apa yang dia letak? Ataupun komposisi tanah dia gunakan apa bila gunakan bercucuk tanam. Sebab tu lagi-lagi orang yang bercucuk tanam dekat rumah, sangat penting untuk kita pastikan
pokok kita menggunakan produk-produk Milagro. Apa beza bila guna produk Milagro? Musim ni 3 pokok mutai, gading dan budak sekolah berbuah lebat dengan pembajaan Milagro Premium. Tuan Mizi, bantu saya komen, pakai banyak ke nak letak kat pokok tu? Pakai banyak ke? Berbaloi ke letak sepaket ke, setengah paket ke? Apa jadi dekat hasil tanaman? Berbaloi ke? Cuba komen. Okay. Saya tahu mesti penggunaan tak adalah terlampau banyak kan? Tapi bantu untuk komen untuk kita nak kongsi. Ramai nak tahu kisah di sebalik. Kita tak nak tahu, oh pokok buah lebat. Tapi nak pakai macam mana? Berbaloi ke? Sebab ada yang nak beli. Bila sesehati pergi ke laman rumah rasa gembira tengok pokok-pokok bunga yang cantik dan sayuran-sayuran subur. Bestnya Cik Tija. The power of Milagro, sejahtera jiwa yang tenang, pastikan Milagro Premium. Betul tu Kak Asia? So, bila guna produk Milagro ni Haji, apa yang berlaku? Macam tadi kita tunjukkan, penggunaan contoh depan kita ni ada pasu. Tim bantu saya tunjuk kat pasu. Siapa ni? Hisham. Kita Waalaikumsalam. tunjuk sikit Kita tunjuk sikit kan. Bila menggunakan pasu ni, kan pasu-pasu standard kat rumah kita, depan saya ni hari ni bunga raya. Yang sebenarnya kalau boleh tunjuk kan, tengok bud dia dekat atas ni sebab dia tinggi. Risau pula saya takut terpatah ke apa kan. Atas ni ada bud-bud dia. Bud-bud ni apa kita panggil ni? Bunga-bunga yang dah nak berkembang ni ada nak dekat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokok kecil je. Tapi apa yang berlaku dengan penggunaan produk Milagro sangat mudah. Kita buat taburan baju Milagro. Macam tadi kita tunjukkan. Kan siapa yang tak pernah guna produk Milagro kita dalam bentuk serbuk baju Milagro ni. Kuduk bunga ya. Bunga ni pokok ni kecil je. Tapi kuduk bunga dia, meritik. Okey, jadi just satu sudu buat taburan 2 minggu sekali. Waalaikumsalam. Okay. Salim. Alright, jadi ini pokok apa yang sesuai untuk pokok bunga raya, produk apa? Okey. Jadi untuk pokok bunga raya, pokok-pokok bunga, pokok sayur, pokok buah dan sebagainya, produk yang sebenarnya saya nak bawakan macam tadi saya cakap, produk ni dah 1 juta unit produk yang dah terjual. Produk baju Milagro kita dah 8 tahun dalam pasaran. Penggunaan dia sangat mudah, pokok-pokok dalam pasu. Satu sudu 2 minggu sekali. 1 ke 2 sudu bergantung pada saiz pasu. Okey, saiz pasu saya ni agak kecil je. Dia saiz besar sikit daripada tapak tangan saya. Jadi saya letak 1 sudu 2 minggu sekali memadai. Jadi kemudian setelah kita buat taburan, kita perlu buat spray juga. Kenapa? Apa fungsi spray MPV ni? Ini adalah untuk plant immunity booster. Dia galakkan lagi bud-bud kuduk-kuduk bunga ni untuk keluar dengan lebih banyak. Okey, jadi kita spray kat mana? Dekat daun, batang dengan tanah. Memadai. Okey, elakkan bahagian bunga sebab apa? Kan? Okey, Tim, angkat sikit kamera ni tunjuk. Memang banyak ke kuduk bunga ni? Okey, cuba angkat sikit. Nampak tak? Pokok bunga kan? Sebab pokok ni agak keras. Saya nak gerak-gerakkan, risau saya. Nampak tak kuduk bunga kita ni? Kan? Nampak tak kuduk bunga dekat sini? Dekat pucuk-pucuk belalai ni pun ada. Okey, jadi pokok kecil je. Jadi penggunaan dia sangat mudah. Jadi spray saja daun, batang, tanah. Tapi elakkan contoh kalau kita tengok kat sini kan, tengah bunga, tengah ada bunga dan sebagainya. Ada kuduk ni pun jangan juga semua. Okey, tak perlu spray bahagian bunga. Sebab apa? Tengah berlakunya proses pendembungaan dan sebagainya, kita tak nak kacau. Okey? Okey ke? Okey. Lebih baik dengan tambah Milagro Plus. Yes, betul. Okey, untuk pokok-pokok bunga, lagi-lagi pada mereka yang tanaman tak berapa banyak. Okey, cadangan saya. Okey, baru nak start guna produk Milagro. Cadangan saya, Tim masukkan beg kuning. 3 produk kita hari ni kita bawakan promosi. Baja, MPV dan Matado. Kenapa kena ada 3 produk ni? Okey, tadi kita dah tabur baja. Baja ni dalam dia ada NPK. Untuk pokok durian okey ke? Okey sangat. Siapa yang pernah tanam dan tabur pada pokok durian, bantu saya untuk komen. Cik Zawari pada pokok durian apa jadi? Bantu saya untuk komen supaya siapa yang sedang menonton ni, mereka boleh tengok juga. Okey, jadi ni saya nak pergi pada pokok bunga je. Spray, daun, batang dan tanah. Dan kemudian perlu tak kita ada Milagro Matado? Siapa dah pernah pakai Milagro Matado? Best ke best? Okey, ini adalah untuk kawalan serangga. Sebab bila kita bercucuk tanam, kita tak boleh elak. Mungkin akan ada serangan serangga. Jadi macam mana kita nak spray? Kalau ada kena serangan serangga, jadi spray direct. Cara dia mudah. 1, spray direct kat serangga tu. Kemudian untuk kawalan, spray kat bawah, belakang, daun. Memadai. Okey? Okey ke? Okey. Jadi buat semburan, buatkan rutin 2 minggu sekali dan anda akan start untuk nampak result. Dia macam ni tuan-tuan dan perempuan. Bila kita pakai dua-dua ni,
MPV apa tu, Matado kita ni kalau kita beli pun kita standby aja. Tak perlu pakai banyak. Itu sebab kita perlu ada 3 barang ni. Perlu tak ada? Perlu. Okey. Supaya jangan nanti kita tengok pokok aku cantik-cantik tiba-tiba gulak banyak. Yes. Kita dah ada dah ready semua. Kita dah ready dah. Kita spray sikit standby je. Maksudnya benda ni memang kita kena ada supaya dekat rumah kita pokok kita sentiasa nampak cantik. Spray juga dekat bud ke tak? Dekat bahagian pucuk, bahagian bunga dan sebagainya elakkan. Tadi saya cakap bilik MPV dekat mana? 3 bahagian. Dekat daun, batang dan juga tanah. Sebab apa? Dekat daun ni kita nak bagi nutrien pada daun. Boleh berlaku serapan melalui dahan juga. Dekat tanah juga. Sebab kadang-kadang kat tanah kita pun ada virus dan sebagainya. Jadi MPV ni fungsi dia untuk kuatkan. Okay? Kuatkan pokok secara keseluruhan. Bagikan immunity kepada pokok. Kalau contoh pada daun, pada batang ni kita akan galakkan juga dia berlakunya serapan dan galakkan boleh banyak lagi bud-bud, kudup-kudup ni bunga-bunga untuk keluar lagi banyak. Bila banyak bunga banyak tak hasil banyak. Okey, itu sebab kita ada tuan-tuan dan puan siapa nak. Okey, kita ada 3 dalam 1. Berarti kita ada MPV, kita ada baja bagi siapa yang bermula lah dan juga Matado. Kan? 3 ni dengan harga yang cukup murah, RM69 saja. Kalau sebenarnya live dengan Haji pada malam ni kan, kita bawakan pada anda. Ikutkan pada satu pack ni RM25, jadi 3 ni sepatutnya RM75. Tapi anda dapat RM69, maksudnya pengurangan sebanyak RM6. Berbaloi ke? Berbaloi sangat. 1. Nombor 2, kalau anda ambil 3, kos untuk posting murah. Nampak tak? Berbaloi tak? Berbaloi tak? Berbaloi tak? Kalau tak ada 1 pun berapa ringgit? Tapi 3 ni serentak sama aja. Alright, hanya 1 pack saja pakai pada setiap 3 bulan pada pokok rambutan. Terbaik. Okey. Sebab tu tadi saya tanya Tuan Mizi dah guna produk Milagro, tengok Jadi itu tadi saya cerita tentang pokok bunga, pokok dalam pasu, pokok sayur dan sebagainya. Okey. Jadi itu pokok-pokok contoh indoor plant dalam pasu dan sebagainya, itulah cara dia. Sangat mudah, 2 minggu sekali buat taburan 1 ke 2 sudu bergantung pada saiz pasu. Mungkin lebih besar, kadang-kadang ada orang pasu dia besar je. Mungkin up tu 5 sudu untuk pasu yang agak besar, betul besar. Okey, sebab tapi kita tak nak terlampau banyak sehingga lebih pada 5 sudu yang mana akan memudaratkan. Takutlah sebab dia dekat dalam pasu. Kalau kat tanah tak ada masalah. Okey, alright. Jadi kalau pokok buah, tengok Tuan Mizi kongsikan. Sebab tu kat belakang ni kita kat packaging kita ada jadual. Sangat mudah cara guna yang kita kongsikan. Pokok-pokok bunga, buah, sayur-sayur 1 sudu, 2 sudu. Okey, 1 pack ni anda boleh dapat 100 sudu. Berbaloi ke berbaloi? Kalau satu pokok, satu pasu 2 sudu, kita boleh dapat 50 pokok. Betul, 50 pokok. Kalau 50 pasu. 50 pasu. Kalau kita ada 10 pasu, 5 kali pakai, dah boleh pakai 5 kali pakai. Okey. Right. Contoh, untuk pokok buah, berapa banyak penggunaan kalau pokok memang dah 5 tahun ke atas. 5 ke 10 tahun pokok memang dah besar, dah matang. Letak 1 beg 3 bulan sekali. Tapi kalau rasa saya baru nak beli 1 beg, saya baru nak beli 2 beg, 3 beg, kalau dah letak habis sekaligus macam mana? Penggunaan setengah kilo pun memadai, tapi sebaiknya adalah 1 kilo. Kalau anda tengok Tuan Mizi, berbaloi tak aja agak-agak? Letak 1 beg, hasil berlipat kali ganda. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila cikgu pertanian, berapa banyak pokok durian anda ada? Kalau ada berapa, kita bercadangkan. Kita ada special kita kasih kalau anda beli dalam kotak. Betul. Cik Salim Sanuri hari ni baru order baja Milagro, kehabisan baja. InsyaAllah esok sampai. Saya nak anda, siapa yang sedang bersama dalam live hari ni, boleh tak bantu untuk komen? Dah berapa lama pakai produk Milagro? Macam Cik Salim sendiri cakap, baru je order lagi. Sebab bila orang yang dah guna produk Milagro, dia bukan pakai sekali. Dia bukan repeat satu beg. Tadi macam Haji kata terus sebab produk best sangat, terus berkotak-kotak. Boleh tak bantu saya untuk komen siapa yang dah guna produk Milagro, berapa kotak anda dah guna? Cik Salim mengambil berapa kotak? Ni. Okay. Alright, tadi pokok durian. Kita pergi pada pokok durian. Ni yang bawah ni, untuk pokok durian. Yang pokok durian. Okey. Cikgu pertanian, untuk pokok durian okey ke? Tadi saya minta siapa yang ada pokok durian untuk sama-sama komen supaya kita boleh baca kan? Alright, untuk pokok durian sangat okey. Kena spray serentak dengan MPV dengan Milagro Plus ke? MPV dengan Milagro Plus anda boleh pilih salah satu. Okey, bila bercakap tentang MPV dan Milagro Plus, MPV ni ready to use. Barang dah siap, tinggal spray. M Plus ni perlu bancuh. Jadi pada pokok-pokok, kalau pokok ada sangat banyak dan pokok-pokok buah, pergi pada M Plus. Okey? Milagro Plus sesuai untuk apa? Okey, saya nak pergi dulu pada pokok durian. Boleh tak? Cukup 3 bulan sekali. Betul? Cukup. Betul? Kalau 1 kilo pokok, itu saya nak tanya dengan cikgu pertanian.
pokok anda berapa umur? Berapa umur? Saya memang tabur pada anak pokok durian dalam polybag. Result pokok besar umur 3 tahun 2 bulan dah berbunga. Tengok Cik Zahra kongsikan. Jadi untuk penggunaan pokok durian, kita nak kena tahu Waalaikumsalam ni apa Lin? Okey. Kita nak kena tahu umur pokok. Berapa umur pokok kan, boleh bantu untuk komen umur pokok supaya kita boleh bantu. Okey, jadi kalau contohlah kita cakap pokok yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan ke atas, Babang dah 5 tahun dah. Okey. Setengah kilo ke 1 kilo 3 bulan sekali. Beza pokok-pokok buah kita akan meletak kuantiti yang lebih banyak tapi kekerapan dia adalah setiap 3 bulan. Tapi pokok-pokok dalam pasu kita letak 1 sudu, 2 sudu, perlulah berlaku yang kekerapan 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Okey? 4 tahun ada 150 pokok. Oh, kalau 4 tahun 150 pokok, 150 pokok. Haji rasa cikgu pertanian boleh jumpa dengan Haji. Haji berkasih harga lebih baik lagi. Okey. Jadi kita nak terus terangkan juga sebab mungkin selain daripada cikgu pertanian ada yang lain juga yang sebenarnya ada kebun dan sebenarnya nak gunakan pada skala yang lebih besar. Okey. Jadi pada pokok untuk 4 tahun anda boleh gunakan 1 pokok setengah kilo bermula. 3 bulan sekali. Okey, mungkin boleh start dengan 2 bulan sekali aja. Alright, sebab kita ikutkan kita setengah kilo ke 1 kilo 3 bulan sekali. Tapi sebabnya kita nak galakkan kita kurangkan kuantiti tapi kekerapan tu instead of 3 bulan kita buat 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Okey, untuk 150 pokok contohlah kita letak setengah kilo untuk 1 pokok. Jadi 150 pokok cikgu perlukan lebih kurang 75 pack. Kat sini saya nak kongsikan. Okey, penggunaan pula buat taburan setiap 2 bulan sekali. Jadi ada beberapa lah cara. Sebab tu hari ni nak ke kalau kita kongsikan kalau ada yang nak beli secara kotak. Okey, harga untuk kotak biasanya kita bawakan pada ejen-ejen kita. Promosi bila kita live bersama dengan Tuan Haji, kadang-kadang ada yang orang yang ambil skala besar. Okey, yang ada kebun, yang ada kelapa sawit, durian dan sebagainya. Yang mana memang sangat sesuai. Okey, dan untuk pokok durian saya nak sekaligus nak menjawab kepada soalan Aziz 98. Milagro Plus sesuai untuk apa? Untuk pokok durian tadi bukan sahaja dia ada 2. Okey, tadi kan saya cakap kalau pokok-pokok kita kat rumah pastikan ada 3 produk utama kita. Budget, MPV dan juga Milagro Matador. Okay, untuk kawalan serangga. Betul. Jadi untuk pokok kelapa sawit, kelapa, durian, pokok buah, even rambutan tadi kan, sangat sesuai 2 gabungan produk ni yang kita nak gabungkan. Sebab tu saya nak tanya ada tak yang nak beli skala besar, kita nak bagi kongsikan satu package yang sebenarnya best juga untuk mereka yang ada kebun-kebun, ada pokok buah yang mungkin lebih banyak. Kan? Sebab contohlah cakaplah ada 3 pun pokok buah. Kita nak tabur 3 bulan sekali. Setahun kan kita dah ada stok baju untuk setahun pun. Kalau kita ambil sekotak ada 10 beg. Berbaloi tak Haji? Yes. Sangat berbaloi. Okey, jadi saya nak kongsikan. Waalaikumsalam Puan Asma Daud. Okey. Jadi, hari ni kita ada baja. Baja ni kalau untuk pokok buah macam tadi pokok durian dan sebagainya, pokok kelapa sawit, pokok rambutan, pokok buah kan, kita akan letak buat taburan setengah kilo ke 1 kilo setiap 3 bulan sekali. Kalau pokok memang dah matang aja kan, 10 tahun dan ke atas memang kita galakkan paling minima dah letak satu pokok. Okey. Kalau kata cikgu pertanian ni tanya dengan kita apa kandungan dalam baja ni. Okey, kita bercerita tentang baja Milagro. Okey, kita pergi pada baja dulu. Baja dulu. Okey, sebab kita nak kongsikan 2 produk ni. Gabungan 2 produk ni sangat penting. Jadi bila kita bercakap tentang baja Milagro, apa yang ada dalam ni? Kita adalah baja organik yang kita adalah ada bersama dengan smart teknologi dan smart enzim kita. Jadi, kan, komposisi kita berasaskan tahi ayam dan abuk kayu. Tapi best ayam, kita telur dan abuk kayu. Okey. Tapi yang best dia adalah smart enzim kita. Jadi apa yang berlaku? Kenapa kelebihan kepada smart enzim ni? Adalah mikrob yang sebenarnya ada dalam baja kita. Jadi orang selalu kalau beli, lagi-lagi cikgu pertanian mungkin sangat familiar, orang beli baja dia akan tengok NPK. NPK kita, saya perlu nyatakan, NPK kita tak tinggi sangat. Tapi agak tinggi untuk baju organik. Tapi taklah terlampau tinggi. Tapi macam mana, walaupun dengan NPK 2, 3.6, 4.6, kita boleh dapat kelapa sawit daripada 800 kilo naik sehingga 3.2 tan untuk 2 ekar. Kiranya kita jangan cerita ni, kita cerita 1 ekar. 1 ekar boleh dapat 1.8 tan untuk penggunaan baju organik. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Mikrob yang ada dalam tanah, mikrob yang ada dalam enzim ni, sebenarnya walaupun nilai N tak terlampau tinggi,
2, 3.6, 4.6. Tapi mikrob ni yang akan bekerja sebab dalam udara kita ada nitrogen. Dia yang bantu ubah untuk ikut keperluan pokok. Selain tu, selain daripada tu, kelebihan baja kita adalah dia boleh makan makanan yang tak habis yang tuan gunakan dulu, baja kimia, dia boleh makan balik. Okey. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Selalu orang punya baja kadang-kadang dah letak macam-macam baja tapi tak dapat hasil. Disebabkan apa sebenarnya? Tanah kita terlampau compact. Dah terlampau banyak baja kimia, tanah kita terlampau keras, tak ada ruang untuk pokok ni sebenarnya lakukan kerja. Okey, macam Abang Mi kata tadi, Abang Milagro Kelantan cakap, okey, betul. Dulu kita punya mikro dia, saya nak cakap tentang mikro. Berapa banyak ada? 1 gram bersamaan dengan 4 ke 8 juta koloni. 1 gram tau. Maksudnya bakteria-bakteria yang baik yang ada dalam kita ni begitu banyak sekali. Dia bila turun dekat tanah aja kan, dia mula mengebak. Itu kelebihan yang ada pada kita, cikgu pertanian. Berbeza. Kita itu sebab kita cakap tadi, berbeza. Anda beli baja daripada Siam, anda beli baja daripada China, anda gunakan baja daripada ampas kelapa sawit, berbeza jauh. Alright. Pasal apa? Kita bukan kata apa. Kita menggalakkan, kalau contohnya saya nak cakap kita boleh ada cacing dalam tanah dalam masa yang singkat. Maksudnya apa? Mikro kita kan ada dalam. Selain daripada mikro, kita juga ada apa, Asha? Ini kita kena. Ini kita kena ada dalam baja kita. Orang dulu nak pakaikan apa? Dolomite apa tu. Kita tak perlu. Dah ada dalam kita. Kan? Orang nak pakai apa lagi? Baja apa tu? Dia panggil apa? Astagfirullahalazim. Apa? Kita ada apa dalam baja kita? Allahu Akbar. Lupa aku Haji nak cakap apa? Saya tak tahu. Kita punya dalam baju kita apa dia? Selain daripada makro, apa ayat yang ni? Dah. Allahu Akbar. Kita ada humic acid. Humic acid susah nak sebut aku. Okey. Jadi sebenarnya elemen-elemen yang kita wujudkan dalam baja kita sangat lengkap yang insya-Allah akan bagi impak yang sangat dahsyat. Okey, selalu kita cakap tentang bila kita guna baju, of course orang nak dapat result, betul tak? Okey, selalu kita ada guna dan kita ada nampak baja-baja mungkin terpaksa berbuah atau terpaksa berbunga. Pernah tak dengar? Ataupun pernah tak nampak ataupun pernah tak guna? Kan? Yes, kita akan dapat hasil yang cepat. Tapi beza dengan Milagro, kita pergi pada 3 dan dia mengikut fasa. Pertama, kita kuatkan dan sihatkan pokok. Sebab tu tadi Haji cakap, kita pergi pada tanah, kita baik pulihkan tanah. Kebanyakan orang ada yang dapatkan macam-macam baja tapi tak dapat result. Sebab apa? Tanah mereka dah keras. Sebab tu dengan penggunaan produk Milagro, kita ada mikrob baik, kita ada bacillus kan. Kalau yang tadi nak cakap kan, kita ada bacillus subtilis, bacillus tuberculosis. Yang sebenarnya perkara-perkara bacillus yang kita wujudkan ni untuk bantu untuk baik pulihkan tanah. Okey? Jadi first, pokok sihat. Itu yang paling penting. Sebab dengan pokok sihat kita akan dapat. Jadi pergi yang kedua, yang semua orang janjikan akan dapat hasil yang berganda. Tapi dengan Milagro ni, biasa baja organik, orang cakap pakai baja organik lambatlah hasil. Tapi dengan Milagro insya-Allah anda akan dapat hasil yang cepat, hasil berganda. Dan yang best lagi, beza Milagro yang ketiga. Bukan saja hasil kita cepat, hasil kita kuantiti banyak, tapi kualiti. Maksud kualiti macam mana? Siapa yang dah pakai untuk pokok durian Milagro, cuba bantu saya untuk komen. Apa jadi? Babapang komen kat sini dah 5 tahun gunakan produk Milagro, kan? Apa beza? Sebenarnya sangat beza durian yang gunakan durian organik Milagro. Rasa dia berbeza. Sebab tu, saya bukan bercakap tentang durian sahaja. Dari sudut, kalau tadi kita cakap, ada yang komen cili tahan lama, cili yellow. Tadi ada yang cakap orchid. Tahu tak dengan penggunaan produk Milagro, orchid anda saiz lebih besar, pokok tahan lama. Selain macam cerita kita dekat Sekincan, dia tanam bendi. Bendi dia boleh tak. Kalau katakan, kalau kita bendi yang pakai apa tu, baja kimia, berapa hari nanti dia dah ada berlendir kan. Tapi dengan kita kan, boleh tahan. Masa dulu tak ada cepat sekarang. 2 hari dah sampai kita pakai apa tu, JNT ke apa ke. Tapi sekarang kan, dulu tau, ni Haji cakap dulu, kadang 3-4 hari pun sampai. Kita dapat bawa ubi kayu daripada Sekincan, daripada Johor datang ni. Baik pun diorang hantar untuk Haji makan. Diorang kasih rasa. Enaknya.
apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu, bendi ni macam bau lagi. Alright, saya nak baca ada banyak komen kan. Saya takut terlepas komen orang lain kan. Cik Azam Lumpia, Waalaikumsalam. Saya tanam cili bara. Sebelum pindah tanam, saya rawat tanah, letak baja tai ayam. Pokok saya layu, kenapa ya? Okey. Tai ayam ni anda perlu tahu, kita memang Ada berasaskan dua. tai ayam. Tapi kita adalah tai ayam yang telah diproses. Bila anda ambil tai ayam dan letak secara direct, tai ayam ni ada banyak sangat sebenarnya bakteria-bakteria jahat. Ada E. coli dan Salmonella. E. coli dan Salmonella yang sebenarnya akan bagi penyakit kepada pokok. Yeah. Sebab tu sangat berbeza Milagro. Walaupun berasaskan tai ayam, kita telah diproses pada suhu yang agak tinggi. 75 darjah Celsius. Yang sebenarnya telah bantu untuk nyah tinjahkan daripada untuk ada pathogens. Jadi salah satu perkara kalau anda beli packaging Milagro dan anda tengok kat belakang, kita boleh letak kan, dan kita boleh claim 99.9% pathogen free. Maksudnya tak ada pathogen ataupun pathogen ni kita panggil apa? Kuman dan sebagainya. E. coli dan Salmonella. Okay. Alright. Jadi Puan Iza sangat penting. Okay. Kalau contoh pokok saya layu, kenapa ya? Okay. Kalau contoh pokok dah layu, selangkan mungkin seminggu 2 minggu, lepas tu dah boleh dah letak untuk baja Milagro. Galurkan dengan tanah, letakkan seminggu 1 sudu produk Milagro dan boleh start untuk baik pulih. Dan kalau anda ada NPV, lebih baik. Spraykan NPV, taburkan baja Milagro dan pokok akan baik pulih. Okey, ada tu yang tanya tu. Soalan-soalan. Sekejap. Saya kena tengok daripada data, ada yang terlepas. Okey. Kalau pokok kelapa yang pucuknya dah start nak kering, nak guna apa ya? Okey, tadi ada yang tanya, okey, saya nak cakap ada tak yang penanam-penanam pokok-pokok buah dan sebagainya. Termasuklah tadi ada yang tanya berkaitan dengan pokok durian, okey? Jadi saya nak kena ceritakan pada semua juga. Okey, jadi tadi kita dah cakap untuk pokok buah dah buat taburan baja Milagro 3 bulan sekali 1 beg. Kemudian Milagro Plus, antara produk yang memang sangat perlu untuk anda ada kalau anda nak dapatkan hasil berlipat kali ganda. Sebab dia akan bantu untuk wujudkan lebih banyak pucuk, kuatkan pokok secara keseluruhan, tingkatkan dan tak mudah kena penyakit. Tak mudah untuk kena penyakit. Dia ibarat MPV tapi ini untuk skala besar. Yang mana kita bagi anda parti. Guna 10 ml saja ni, 500 ml, 10 ml campur dengan air 2 liter dan buat semburan kepada satu pokok. Maksudnya Aisyah cakap tadi adalah kalau kita pakai 20 liter punya air, 100 ml saja. 80 ke 100 ml sahaja. Betul. Jadi satu botol ni anda boleh letak berapa banyak? 50 pokok. Secara kasar. Berarti dalam satu pam, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh pergi 9 ke 10 pokok. Right? Okey, jadi 2 liter satu pokok. Betul. Setiap satu pokok, tadi saya ulang, ambil ni adalah parti, ambil 10 ml campur dengan 2 liter air untuk satu pokok. Tapi kalau contoh pokok kita banyak, takkan kita nak sembuh satu-satu. Jadi biasa orang akan pakai pam 20 liter. Betul tak? Jadi letakkan 80 ke 100 ml, sebaiknya 100 ml. Tapi kalau siapa yang nak ni boleh pergi 80 ke 100. Kemudian letakkan dalam 20 liter dan buat semburan. Untuk 20 liter tu boleh cukup untuk 10 pokok. Jadi pokok lain lagi pokok yang dah besar, ni pokok matang sebab tu saya cakap 2 liter. Jadi kita basahkan dan spray. Sebulan sekali. Okey? Sebulan sekali. Okey? Kalau contoh pada siapa yang sebenarnya penggunaan dia dan cara dia sama juga kepada kelapa sawit, anda perlu ambil Palmera. Jangan ambil Milagro Plus. Tapi gunakan Palmera by Milagro yang mana untuk pokok-pokok kelapa dan kelapa sawit. Sebab tu tadi saya kongsikan gabungan dua produk ni, apa yang jadi anda akan start untuk dapat hasil 1 ekar kita ada dapat sehingga 1.8 tan. Tapi sebenarnya kita selalu tak naklah claim lebih. Anda insyaAllah dengan penggunaan produk Milagro 1 ekar 1 tan. Okey ke okey sangat? Okey, kita ada soalan daripada Siti Hajar. Sekejap aja, saya memang tengah pergi sebab banyak sebenarnya soalan. Yang terlepas. Okey. Tadi ada yang tanya bila nak letak. Jelas ke Puan Iza Kebun Umi, kalau pokok kelapa pucuknya nak start kering nak guna apa? Okey. Tadi pokok kelapa tu, jadi macam mana boleh letak? Tim boleh bantukan masukkan saya yang set untuk kotak. Kotak. Sebab ramai yang tanya untuk pokok buah kan. Jadi ini adalah harga yang sangat special kita bawakan pada anda. Siapa yang ada pokok buah, cadangan saya terus ambil satu kotak. Satu kotak je. Satu pack itu RM25. Tapi hari ni kita nak bawakan pada anda, kalau siapa yang ada kotak, nak ada banyak, ambil terus satu kotak yang bersama mana dengan kita ada set ke dengan ni ke? Satu kotak ni ada 10 pack.
Jadi kalau contoh anda ada 4 pokok ataupun ada 3 pokok Atau banyak pokok. 3 bulan sekali kan, sangat berbaloi. Sekejap je habis. Ini cerita pasal pokok buah. Pokok bunga depan rumah lagi nak buat taburan. Jadi sangat berbaloi. Hari ni saya berikan kepada anda satu kotak ni jatuh 199 sahaja. Dan saya bagi sebab saya nak pokok buah anda menjadi sempena live dengan Tuan Haji dan sempena bulan 10 ni kita anniversary kita bagi satu botol Milagro Plus. Okey. Berarti tuan-tuan, Ini 199. betul? Satu kotak ni dah harga 250. Betul? Campur dengan M Plus ni RM65. Dah jadi berapa? 300 lebih. Tapi Betul? Inai kita kasih offer special 199 sahaja. Sahaja. Anda dapat 2 barang ni. Kalau anda dapat harga lebih bawah daripada tu sebab voucher daripada TikTok, itu rezeki anda, terus grab sebab benda ni dalam live saja. Okey? Jadi saya nak pergi pada soalan tadi kan, yang cakap pokok kelapa tadi ada kuning tu, buat taburan baja Milagro, spray pastikan ada Milagro Plus. Sebab apa? Milagro Plus ni kita nak baik pulih balik pokok dan kita akan start untuk Pucuk nampak yang baru hasil. lagi baik. Betul? Boleh bantu saya untuk komen tak anda dapat berapa harga untuk set ni? Tim bantu sentiasa pinkan yang set 199 alright. Okey ke? Jelas ke jelas? Makcik dah guna subuh-subuh tanaman makcik. Thank you makcik Kebun Okey, Siti. tadi ada tanya tadi apa tu cikgu pertanian tadi cikgu pertanian. Okey, cikgu boleh datang dekat Melaka. Kita ada pokok durian, nama kebun ni adalah Babapang. Kalau cikgu dekat Melaka. Cikgu tinggal dekat mana tadi? Cikgu orang mana? Cikgu orang mana? Berarti kalau cikgu jawab, saya boleh cakap dekat mana ada ejen kita pergunakan baja Milagro kita. Beg satu ni macam mana? Beg satu yang mana tu? Okey, tim masukkan juga set untuk satu produk. Saya nak nyatakan kepada anda, satu produk kita RM25. Tapi hari ni kita bawakan promosi. Kalau contoh anda adalah pemula dan nak start guna produk Milagro, pokok-pokok yang ada depan rumah adalah pokok bunga, pokok sayur, kan? Anda boleh start dengan ambil set 3 produk RM69. Boleh pilih nak semua 3 baju Milagro pun boleh. Ataupun yang terbaik untuk dapatkan 1 Milagro, 1 MPV dan 1 Matador. Okey. Dan kalau siapa yang ada pokok buah, cadangan Aisyah untuk terus dapatkan set. Cuba bayangkan Okey, 1 pack RM25. Bantu saya untuk kira. Kalau 10 beg, berapa harga? RM250. RM250 Saya bagi campur dengan Milagro Plus. Harga dia RM75 sebab ni party. RM250 campur dengan RM75, Dah RM325. Hari ni kita bagi anda 199 saja. Anda beli baja dapat free Milagro Plus. Ni sebab live Haji, kalau tak kita tak bagi. Kan? Bagi tahu saya anda dapat berapa harga. Sebab mungkin kadang-kadang bila ada certain harga, TikTok ni ada voucher orang lain-lain. Kan? Kalau anda dapat 199 dah sangat beruntung. Kan? Kalau anda dapat bawah daripada tu, kalau anda tak grab sekarang, anda rugi. Okay? Tim checkkan ada COD tak? Okay? Spray NPV atau M Plus nanti pucuk baru keluar dengan sangat cantik. Betul. Okay, ramai yang confuse. Okay Haji, apa beza Milagro Plus dengan MPV ni? Okay, saya cerita lagi sekali. Okay, thank you siapa yang dah add to cart, terus buat belian. Okay, sebab stok pun tak banyak. Okay, ni sis Aja kata pokok dah lebih 18 tahun. Pokok apa ni Aja? Pokok durian ke pokok apa? Cakap dengan Haji. Cuba Komen. Saya terlepas ke? Usia pokok dah lebih 18 tahun. Kita ada dekat Sendayan, Labu Sendayan. Haji, nama dia Haji apa? Haji Nordin. 1 ekar lebih sikit. 52 batang pokok durian. Umur dah 30 tahun. Buah dia, ikhlas hati dia cakap, tahun ni dia dapat lebih kurang, dia dah ngambung tau, 70,000. Dengan jual, Haji suruh dia jual 1 kilo RM10 saja. Agak-agak kau berbaloi tak berbaloi? Berbaloi ke tak? Okey, kita tengok komen Ini adalah orang-orang yang dah guna produk Milagro. Boleh bantu anda dah guna produk Milagro, dah kenal produk Milagro berapa lama. Okey, Cik Salim kata guna saja baja Milagro sekurang-kurangnya 3 kilo. InsyaAllah boleh berbuah. Durian tempat saya dah 26 tahun masih berbuah. Yes! Nampak tak? Okey. Spray NPV atau M Plus nanti pucuk baru keluar dengan cantik. Yes, siapa yang sebenarnya dah dapatkan baja Milagro, pastikan anda ada MPV ataupun M Plus. Haji bagi saya M Plus. Okay,
Ha? Ada. COD tim saya kata ada. Kita on COD untuk anda. Siapa yang nak barang sampai baru bayar pun tak ada masalah. Add to cart terus buat belian. Tapi siapa yang ambil COD tapi tiba cancel, minta maaf, saya akan block anda. Okay? Alright? Okay? Jadi, apa beza sebenarnya MPV dengan Milagro Plus? Kedua-dua ni akan bantu anda untuk dapatkan pucuk hasil berlipat kali ganda. Betul ke brand Milagro? Apa jadi bila pakai macam ni? Bila pakai produk MPV ni ataupun Milagro Plus, contoh pokok orchid keluar banyak pucuk, banyak bud, banyak keluar pucuk-pucuk pokok-pokok bunga-bunga, kuduk-kuduk bunga baru. Kan? Pokok buah pun sama juga. Bila pokok bunga keluar banyak tak hasil. Okay? Jadi beza MPV ni ready to use. Maksudnya barang sampai terus anda dapat. Dua-dua ni 500ml. Ini RM25. Barang sampai anda pasang je penutup ni. Spray ni dah boleh terus spray. 2 minggu sekali spray. Okay? Kemudian kita ada Milagro Plus. Ini kalau contoh siapa ada pokok buah, janganlah beli ni. Kenalah beli yang ni. Sebab apa? Anda ambil 10ml campur air 2 liter, siram pokok anda, pokok buah anda yang besar tu. Ini boleh dapat sehingga 50 pokok. Ataupun ada orang pakai sehingga 60 pokok. Okey, untuk kelapa sawit, satu botol ni boleh pakai 1 ekar. Satu botol boleh pakai 1 ekar. 5 liter punya tak ada tong 5 liter. Minggu depan nanti ada Okey, kalau siapa kelapa sawit boleh ambil Palmera. Kan? Kalau siapa yang kelapa sawit nak ambil package tadi, Haji ambil balik. 1 kotak campur dengan Milagro Plus. Kan? Kita bagi free 199 sahaja. Siapa nak grab cepat? Okay? Jadi, kalau siapa yang ada kelapa sawit, boleh remark kat situ, saya nak tukar Palmera boleh tak? Kalau tim kita nampak rezeki anda boleh dapat, kita tukar bagi Palmera untuk anda. Okey tak? Okey. Saya dapat 175. Gila apa? 175 tu harga untuk 1 kotak kalau ejen saya. Ini dapat free dengan Milagro Plus. Jadi kalau ada ejen yang kat sini yang tiba-tiba nak dapatkan baju Milagro, teruslah dapat. Anda dapat free Milagro Plus. Apa nak bagi? Okay? Barang sampai baru bayar. Putra Homestay pun dapat 175. Gila lah, Masya Allah. Itu kita dekat masa kita live ni, TikTok kasih anda kan rezeki anda. Oh, cikgu pertanian orang Kedah. Ada tak orang Kedah? Kan yang dah pakai baju Milagro. Okay? Anda boleh tengok kan, boleh contact. Kalau tak percaya, ya ke tak ada Haji Mat cerita ni. Contact, tanya Baba Pang. Tadi Baba Pang cakap dah pakai 5 tahun. Mesej Baba Pang dekat TikTok Baba Pang. Tanya dia, boleh ke Baba Pang? Cik Saiwari. Itu adalah kita punya pengguna-pengguna kita yang bukan dah pakai setahun, 2 tahun. Dah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Yes. Encik Zawari dah 8 tahun tu. Daripada awal. Hampir 8 tahun. Daripada Baba awal. Pang dah 5 tahun. Diorang ni agak-agak produk baju Milagro ni 1 kilo RM25. Diorang bukan beli, bila dah pakai sekali, bukan beli 1 beg 2 beg. Sebab tu saya terpaksa masukkan package 1 kotak je. Tunjuk balik 1 kotak je. Tiba kesian Haji naik turun, kita tunjuk. Kan? 1 pack ni kita readykan pada anda. Kita buat dulu 1 kotak ni 20 kilo. Patah pinggang nak angkat. Sekarang kita letak 10 beg 1 kotak. Anda pun boleh dapatkan terus 1 kotak pada harga maksudnya yang sangat 175 murah lah. Murah gila ni Haji. Tak patut kita bagi hadiah Milagro Plus ni. Pening kepala pula nak fikirkan kan. Okay, baju Milagro Premium suburkan tanah jadi lembut. Betul Cik Zul. Baba Pang kata boleh je. Okay, Palmera bancuan sama dengan Milagro Plus. Sama. Okay, sama sahaja. Kan 80ml ke 100ml untuk letakkan dalam 20 liter. Buat semburan 1 pokok 1 ke 2 liter. Okey, kalau pokok memang dah besar kan, 1 ke 2 liter untuk 1 pokok dan buat semburan. Okey. Dan pastikan ada orang cakap boleh tak janji saya nak letak Milagro Plus dia tak ada baja. Minta maaf tak boleh. Okey, apa beza sebenarnya? Dalam Milagro Plus kan tak ada NPK. Dalam baja ada NPK. NPK ni untuk apa? N untuk daun, P untuk akar, K untuk buah dan bunga. Ini adalah nutrien utama untuk pokok. Tapi NPK kita tak tinggi pun. Sebab tu kita ada mikrob, dia akan ubah sebab N dalam udara pun ada nitrogen, dia akan tukar dalam bentuk yang boleh dimakan oleh pokok. Okey, apa maksud yang boleh dimakan oleh pokok? Okey, kadang-kadang Haji, tadi Haji katakan diorang dah pakai baju macam-macam baju diorang dah letak. Yes. Diorang tabur tapi tak nampak hasil. Kenapa? Dalam bentuk yang tak boleh dimakan oleh pokok. Kadang-kadang kita dah letak tapi tanah keras sangat, mereka tak boleh nak serap pun. Yes.
Kenapa perlu ada humic acid? Humic acid ni bantu dia sudut akar tu tadi untuk buat serapan lebih banyak lagi. Kan akan banyak keluar dan akar-akar putih, akar-akar baru yang mana akan bantu dapatkan hasil berlipat kali ganda. Jadi, contohlah saya cakap, depan anda hari ni ada beras. Beritahu saya, boleh tak kita makan? Boleh ke makan Haji? Tak boleh makan beras. Jadi dia kena jadi apa baru boleh makan? Dia jadi nasi baru boleh makan. Jadi sama juga, dalam udara ada nitrogen. Tapi siapa nak tukar nitrogen ni dalam bentuk N yang boleh dimakan oleh pokok? Yes. Mikrob tadi tu. Sebab tu sangat penting dalam smart enzyme kita letakkan mikrob untuk bantu pokok. Okey? Dapat tak sesuatu? Okey, bagi Haji, siapa yang nak Grab, hantar Haji live aja. Kan masa Haji live ni lah tuan-tuan dapat harga ni. Betul. Akak dah lama guna Milagro, Siti Aja. Thank you Kak Aja. Usia pokok dah lebih 18 tahun. Guna baja ni sukatan ni macam mana? Pokok apa tu? 18 tahun kalau pokok memang dah besar boleh letak 1 kilo atau 2 kilo 3 bulan sekali. Betul Haji? Yes. Okey. Jangan takut. Kalau dah berumur, pokok yang dah berumur, Haji cakap, setiap bulan kau letak pun tak kisah. Memang hasil dia, kan, macam tadi Haji cakap, Labu Senayan, Haji Nudin, kan, satu pokok durian dia dekat 500 biji. Rasa-rasa kau? Kena ribut itu Haji. Satu dahan dia patah tau. Satu dahan saja patah, dekat 120 biji. Hilang. Betul. Nampak tak? Okey. Alright. Okey. Durian Musangking satu pokok berapa paket boleh guna? Satu pokok berapa paket boleh guna? Kena tahu umur. Okey? Kena tahu umur. Pokok buah ni kena tahu umur. Okey? Alright. Boleh kalau baru tanam, kan, kita tak perlu banyak. Segenggam dah cukup. Tapi kalau bawah 3 tahun, kita pakai setengah kilo. Atas 4 tahun, 5 tahun, kita dah letak sekilo. 3 bulan sekali. Ataupun 2 bulan sekali. Nak pokok lagi, nampak pokok cantik, kita tak kasih dengan dia. Pasal apa tuan-tuan? Selalunya, Haji nak cerita baru-baru ni. Contohnya, dekat Batu Pahat. Banjir termenung. Banyak tak pokok-pokok kelapa sawit, pokok durian dorang yang apa tu, yang jadi rosak. Tapi yang mana gunakan baja Milagro, pokok dia tak rosak. Pasal apa? Walaupun ada air, baja kita, kan, bila kita gunakan baja kita nampak tuan-tuan, dia dah salut tau akar-akar tu. Dia prevent. Okey, Musangking saya satu pokok berapa boleh guna tadi? Dah sama tak Zul? Okey, ada soalan tak yang saya terlepas kan? Okey, Jan. Saya rasa tadi saya tercicir soalan. Ada siapa? Ada yang tanya tadi kelapa sawit. Untuk kelapa sawit sama penggunaan dia. Okey. Sama juga tu yang saya cakap pokok durian ataupun pokok kelapa sawit. Pokok umur berapa puan? Tadi saya nampak siapa? Saya pokok 3 tahun setengah guna dalam 7 atau 50 gram. Yes. Tak sampai 1 kilo kan? Tak sampai 1 kilo. Dia lebih sikit daripada setengah kilo. Okey. Siapa tadi? Saya dah terlepas. Tim boleh pinkan ke komen yang tadi ada kelapa sawit? Boleh ke? Untuk pokok kelapa sawit, yang mana sesuai? Okey. Untuk pokok buah, pokok kelapa sawit, macam mana cara guna? Okey, pokok nak kena tahu saiz dan juga umur pokok. Okey, macam tadi kita cakap Haji. Kita kalau tak perlu mazir Cik Asya. Pokok 5 tahun dan ke atas, kita boleh letak 1 kilo. Kan? 3 bulan sekali. Kemudian pastikan ada Milagro by Palmera. Ini letak 3 bulan sekali, tapi Palmera ni perlu spray sebulan sekali. Satu botol ni boleh dapat 50 pokok. 1 ekar. 55 ke 60 pokok. Tak ada masalah. Cukup. Okey. Jadi kalau contoh pokok yang kalau contoh dan pada masa yang sama kita ada juga dalam bentuk tong 5 liter. Siapa yang banyak sebab tu nak tahu umur berapa ekar. Sawit umur 15 tahun boleh letak 1 pack, 1 pokok 1 kilo 3 bulan sekali. Okey, saya nak tanya Putri, berapa ekar? Kalau banyak, kan, direct contact Haji. Message dekat DM Haji. Message PM Haji boleh kasih harga kilang. Okey. Jadi boleh komen tak berapa ekar? Kalau 15 tahun, berapa ekar? Kan? Haji boleh kasih harga kilang. Okey. Itu Kementan lah. Berapa ekar? 10 ekar? Kalau 10 ekar dah ada 600 pokok. Betul tak kan? 1 ekar kita biasa ada 60 pokok. Kan? Atau 50 lebih. Biasa 60 lah.
60, 65. Saya boleh kasih harga orang kata apa? Harga kilang. Okey, nampak tak? Okay, jadi kita nak tahu berapa ekar supaya apa? Ada juga orang lain yang mungkin kat sini tapi tak tanya. Tapi nak tahu sebenarnya ada juga pokok kelapa sawit. Sebab tu saya kongsikan sawit kita dapat baru ni. Tim bantu saya cari video tu. 3.2 tan 2 ekar. Tuan EJ kan? Dia bermula dengan dia ada 2 ekar. Dia dapat 800, 700, 800 kilo sahaja untuk 2 ekar tu. Tahu tak, lepas penggunaan produk Milagro dan Milagro Plus, apa jadi pada bulan pertama, bulan kedua naik 1 tan lebih. Kemudian naik 2 tan. Dan kemudian naik 3 tan, 3.2 tan untuk 2 ekar. Dia terkejut. Maksudnya kalau 3.2 tan untuk 2 ekar, maksudnya 1 ekar dia dapat 1.6 tan. Berbaloi ke berbaloi. Tapi kita tak nak pun cakap lebih-lebih. Puteri Homestay sekarang dapat 1 ekar berapa? Kalau dapat 1 ekar 1 tan okey ke tak? Okay. Alright, jadi saya kongsikan. Anti Mida pun pakai pada kelapa sawit. Dia kongsikan juga. Memang peningkatan yang drastik lah. Memang saya pun tak sangka bulan ni boleh cecah 3 tan. 3 tan Saya Muhammad Zailani. Saya berumur 56 tahun dan saya sekarang berada di Kampung Semasih, Muajo. Ni sawit ni ada 2 ekar. Ini adalah tanah peninggalan orang tua saya. Sebelum ni ditinggalkan dan tidak dibaja. Jadi selepas saya ambil alih, saya menggunakan baja biasa. Tapi hasilnya tiap-tiap bulan lebih kurang 7 hingga 800. Bermakna tak cukup 1 tan. Maknanya 2 ekar tapi tak sampai 1 tan. 400 kilo. 400 kilo macam tu je lah. Selama dekat setahun tu macam tu saja. Jadi lepas tu saya menggunakan Milagro. Alhamdulillah saya hasil yang bulan pertama tu saya dapat RM 1,500. Lebih kurang hampir 2 tan. Dan bulan seterusnya masih sama, lebih kurang 2 tan. Dan bulan yang ni lah yang terakhir ni saya dapat 3 tan. Maknanya memang peningkatan yang banyak lah. Dan memang saya puas hati lah menggunakan Milagro. Kalau tan tu mana dulu dalam 700 kilo. Sekarang dah 3 tan. Yang terakhir 3 tan. 3.2 ya, 3.2 tan. Untuk 2 ekar. Memang peningkatan yang drastik lah. Memang saya pun tak sangka bulan ni boleh cecah 3 tan. Saya agak-agak mungkin sebab patutnya 3 bulan kita dah mula baja balik kan. Jadi mungkin saya ingat hasilnya akan menurun. Tapi alhamdulillah masih naik lagi. Masih yang tertinggi lah ni 3 tan. Ini yang saya mula-mula beli. Dia paket 1 kilo. Penggunaannya 1 kilo ni untuk 2 batang. Yang ni saya gunakan, saya beli satu ni, saya gunakan untuk 5 bulan. Palmera. Kita spray di batang pokok. Saya memang recommend lah untuk pekebun sawit di luar sana untuk menggunakan Milagro. Memang tuan-tuan akan puas hati lah. Memang power lah, memang padu lah. Pada pekebun, saya cadangan cubalah Milagro ni kan, tengok hasilnya sendiri. Sebab saya dah dapat hasil kan. Jadi anda kena cubalah. Memang puas hati. Milagro booster tanaman anda. Memang Itu Haji ni yang Rizda tu. Jasmine ni. Kita tunjukkan yang Jasmine ni. Best ke best? Okay? Lebih kurang 35 ke 40 tan dan 1 tan. Ya, best ke best? Alright. Jadi kita nak bantu anda untuk start untuk dapatkan hasil berlipat Dia kali ganda. bukan saja cerita pasal tandan tuan-tuan. Dia Pokok cerita tu dia sendiri. satu tandan tu berat dia kan. Berat dia. Yang penting berat. Nampak kecil tapi berat. Pasal dia padu. Dia punya gila tinggi. Gila dia tinggi. Waalaikumsalam Mak Jalil. Terima kasih. Okey. Ada tak kita berbalik-balik, saya tengok kadang-kadang kita pergi terlampau laju, tuan-tuan dan perempuan, kan, tanam cili guna kokopit sesuai tak untuk baja ni. Kalau untuk kokopit, tuan-tuan hanya gunakan M+ saja. Saya tak galakkan tu. Pasal apa? Kokopit ni tuan-tuan, dia akan saya cakap siapa nama ni? Dia cahaya. Dia cahaya. Okey, dekat kokopit ni dia tak ada tanah. Tak ada. Dia kosong aja. Kan? Berarti kau nak hidupkan cacing pun tak boleh. Ya betul. Itu untuk apa ya? Yang botol untuk apa? Alright. Yang mana? Yang botol yang mana tuan-tuan? Yang ni Rina boleh tahu tak Rina ada tanam apa? Okey. Jadi pada siapa yang bercucuk tanam, hari ni kita nak kongsikan pada anda 3 produk utama Milagro. Yang mana kalau contoh anda sebagai pemula, kan, anda perlu pastikan untuk ada produk baja Milagro ni.
produk baju Milagro ni dah berada dalam pasaran lebih 8 tahun. Kan tahun ke-8 ni kan pada bulan ni. Dan kita dah jual lebih 1 juta unit produk Milagro. Seluruh Malaysia. Kan biasa kalau orang dah pakai pun dia repeat dengan 1 pack 2 pack dia terus ambil kotak-kotak. Yes. Ini baja. Okay, jadi lepas buat taburan baja, kita kena pastikan untuk kita ada MPV juga untuk spray. Ini untuk apa? Plant immunity booster. Untuk pastikan kita punya pucuk-pucuk pokok-pokok kita sihat kan, kurang kena serangan serangga, penyakit dan sebagainya, terelak daripada kena virus dan sebagainya, kita buat semburan Milagro NPV. Ini kalau pokok-pokok dalam pasu banyak. Tapi kalau memang pokok ada banyak, terus pergi pada botol yang ni, Milagro Plus. Tapi dia dalam bentuk pati. Beza MPV dengan Milagro Plus ni ready to use. Dah siap dah, tinggal spray. Tapi kalau contoh anda banyak pokok buah kan, kita cadangkan janganlah beli MPV, terus pergi pada Milagro Plus yang mana ni harganya 25, ini harga 65. Sebenarnya jauh lebih berbaloi dan sebenarnya untuk mereka yang tanam pokok buah, inilah dia. Okay. Ambil 10 ml, tambah dengan air 2 liter, terus buat semburan. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan, mungkin kita terlampau laju saya ingat. Mungkin terlampau laju. Okey, kita nak bercerita tuan-tuan nak yang macam mana. Ada tak dekat sini? Okey, kita ada set kita yang murah, yang sederhana dan orang kata lebih murah lagi. Okey. Pertama je nak cakap, anda nak tak? Baju Milagro, kita ada set dekat sini, ada tak? MPV ataupun Matado dengan hanya harga berapa ringgit dekat sini? Ada tak, Syah? Okey, kita pinkan. Kita pin kan? 3 produk baju Milagro pada harga RM69 sahaja. Okey, anda boleh ambil tiga-tiga ni pun boleh. Anda nak ambil MPV pun boleh, nak ambil Matado pun boleh. Betul. Ni 3 barang ni yang dah ready make. Yang mana satu lagi? Milagro, MPV dan juga Matado. Okey, dengan harga tuan-tuan dan puan-puan, sembuh daripada pokok nanas boleh ke? Boleh tak? Boleh. Okay. Memang bagus. Okey, Putri Homestay, cadangan saya nampak Putri memang banyak kan? Terus pergi ambil kepada kotak. Sebab hari ni kita ada promosi 1 kotak dan dapat free Milagro Plus. Okey, sangat berbaloi. Saya tengok harga pun saya pergi Haji, berbaloi sangat dia ambil. Yes. Okey, tak apa. Kita pergi. Kalau yang nak, kita faham sekarang. Keadaan sekarang Asya. Ada orang tu, dia hanya ada sedikit-sedikit aja pokok-pokok dia. Itu yang kita nak tahu. Yang sedang menonton, ada banyak pokok ke? Berapa banyak ke tak ada? Bila anda tanya, kalau anda rasa, mahal ke? Kan? Kalau anda pokok sikit aja, Haji cadangkan. Gunakanlah 3 ni dengan harga, kalau 3 ni 125 dah 75, tapi dapat harga murah, iaitu produk Naturalium 1. Terima kasih. Okey, apa pun tuan-tuan, kalau anda nak 4, kalau anda nak 3 ni pun boleh, anda nak 4. Contoh 4 dengan harga berapa? Sepatutnya 4 dah RM100 kan. Kita dapat berapa harga, Syah? Kalau 4 kita tak ada package yang 4 Haji. Oh, tak ada. Kan? Tapi dia boleh untuk ada ke package 4 barang? Ada tak? Cuba tengok. Okey. Alright. Okey. Jadi pada siapa yang nak dapatkan, pastikan paling tak anda ada 3 set utama ni untuk anda terus dapat bercucuk tanam kat rumah dengan sangat best. Ada 3 produk ni. Betul ke betul? Siapa yang ada bersama dengan kita dah pakai 3 produk ni? Betul ke mereka yang belum pakai produk Milagro ketiga-tiga ni perlu ada? Paling tak 1 baja, 1 MPV, 1 Matado. Sebab rugi sebenarnya kalau anda bercucuk tanam tapi tak ada produk Milagro. Dapat tak? Ada siapa-siapa tak yang nak Haji boleh cerita supaya tuan-tuan nampak kan, yakin dan boleh beli. Haji tak nak kita cerita, lepas tu tak adalah. Kita nak. Cuba pinkan tim. Kita pinkan. 4 produk kita RM99. Okey. 4 produk pada harga RM99. Tapi tuan-tuan dan puan, dalam anda beli dekat sini, kita ada kasih hadiah kita sendiri ke? Ada ke? Ada free gift hadiah juga. Ada free gift hadiah. Sebenarnya kalau anda tengok ada free gift biji benih kita bagi. Jadi sangat-sangat berbaloi. RM91. Nampak murah tak? Okey. Ada tak siapa yang meminat dekat sini? Pasal apa bagi Haji? Kita nak dia cahaya ada tanam pokok apa lagi? Memang semua pokok dekat guna kokopik ke atau macam mana? Kalau contoh guna kokopik kan, sebenarnya penggunaan produk baju Milagro ni kita lebih sarankan bila gabungkan dengan tanah.
Sebab mikrob yang kita letakkan ni akan berinteraksi dengan tanah dan you guys akan dapat hasil yang lagi best bila ada medium tanah tu. Sebab tu tadi Haji cakap kalau contoh boleh je guna, cuma keberkesanan dia dengan tanah lagi best. Okey, Haji tengok macam ni tau. Haji tengok Puteri Homestay ni mungkin banyak dia ada lah. Dia ada sawit, ada nenas. Tapi Boleh Puteri contact Homestay Haji. dah pernah guna produk Milagro kan? Cuba komen. Dah pernah guna ke, baru tahu ke kan? Okey. Sambil tu saya lupa nak suruh semua untuk sama-sama tap screen. Kita ada 30k sambil tu boleh bantu. Thank you so much siapa yang tap screen daripada tadi. Thank you so much. Okey, teruskan tap screen. Okey, jadi hari ni kan dengan produk Milagro ni kita nak bawakan kepada anda, pastikan untuk anda bila bercakap tentang kita bercucuk tanam ni kan, apa sebenarnya Haji kita nak sampaikan pada hari ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya pernah guna pada sawit, nenas belum lagi, boleh. Untuk nenas sangat ngam, buat taburan baju Milagro, spray dengan Milagro Plus. Tapi dulu kalau awak guna pada sawit, anda hanya pakai untuk baja saja. Tapi dah pernah guna tak? Guna tak? Palmera. Okey, antaralah kan, siapa yang dah guna Palmera untuk sawit dia mesti memang mereka akan repeat. Dan mereka tak ambil satu botol ni. Tapi saya cakap ni produk percubaan lah. 1 ekar kan boleh ambil 1 botol. Okey, 1 ekar boleh ambil 1 botol. Tapi kalau contoh lagi best, kat saya ni sekarang tak ada 5 liter. 5 liter tu boleh pakai untuk 10 ekar. Jadi harga sangat berbaloi. Kalau tak silap saya bawah 500. 400 setengah ke macam tu. Jadi sangat berbaloi untuk 10 ekar. Berbaloi tak? Berbaloi sangat. Okey. Perlu ada baju MPV dan Matador, banyak membantu. Betul. Thank you Cik Mualim kan. Sangat-sangat best. Okay, sebab tu bila kita bercucuk tanam ni, antara benda yang sebenarnya kita kena pastikan tu ada first saja apa ya Haji. Kan? Kita kena tanam niat yang betul. Okay. Tanam niat yang betul ni macam mana Haji? Okey. Bila kita cakap tentang niat, kita selalu Haji cakap tau. Sebelum Haji nak cakap niat ni, boleh tak Haji nak pesan sedikit? Ada 4 perkara. 4 perkara yang wajib kita tahu. Kadang-kadang orang tak perasan Asya. Betul tak kan? Orang tak tahu tau. 1, kan, bila kita ada bermasalah, selalu kita kena ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Betul apa sekalipun. Nombor 2, Haji nak cakap bila kita rasa mendapat satu kejayaan, kita akan sebut apa dia? Masya Allah. Kan? Right. Tapi yang ketiga, kita akan cakap apa? Kita bermula dengan Bismillah. Kenapa kita cakap Bismillah? Kan? Kerana setiap benda yang kita bermulakan dengan ayat Bismillah, insya-Allah, tuan-tuan. Dan kita juga terlupa juga ada satu lagi, iaitu kan? Alhamdulillah. Di mana Alhamdulillah ni juga yang memberi kita kepuasan pada diri kita. Ingat tu, 4 perkara ni cukup penting bagi Haji. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita tanam pokok, kita bukan fikir kita nak petik air ni tuan-tuan. Kita siram, kita baja, kita kena ada sabar. Sebab tu kan, kita tahu hasil tu nanti akan datang bila tiba masanya. Nampak tak? Sama juga dengan rezeki. Kita tanam sebab kita, ada tak kita tanam sebab kita nak jadi kaya ataupun kita nak cepat jadi kaya? Sebab kita nak tengok hasil kita kan memberi manfaat pada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab Haji nak pesan, sebelum kita buat apa pun, tanya diri kita, aku buat ni sebab apa? Tuan-tuan, aku buat ni sebab apa? Kalau niat kita ni betul, tim, kalau niat kita, walaupun kita lambat, insya-Allah dia akan berkat dan lebih tenang. Nampak tak tuan-tuan? Haji nak cakap juga terus terang, dalam hidup ni tak ada jalan pantas tuan-tuan. Kadang-kadang orang nampak Haji sekarang ni steady aja jual baja. Tapi mereka tak tahu, tak nampak masa Haji jatuh bangun. Berpeluh siang malam, tidur pun orang kata tak lena. Orang tak tahu tuan-tuan. Kan? Orang tak tahu. Kalau kita nak tengok hasil
usaha kita bukan sehari dua, tapi hari-hari orang selalu cakap rezeki tak datang bergolek. Betul tak? Tapi sebenarnya rezeki itu bukan tak datang. Kita cuma menunggu siapa yang rajin kan dan bangkit dulu. Macam kita tanam pokok juga. Hari ini kita siram pokok. Tuan-tuan dan puan. Hari ini kita siram pokok. Lepas tu takkan esok kita keluar buah. Kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang-kadang yalah. Macam Haji tanam bende Haji. 2-3 bulan baru keluar. Kecuali kalau anda tanam sawi, 20 hari dah ada. Berarti kita kena fikir. Kan? Kita kena beritahu cara macam mana kita nak. Tapi kalau hari-hari kan kita malas nak siam, kita malas nak bercakap dengan dia, kita malas nak sentuh dia. Tak ada apa tuan-tuan. Itu sebab sama juga dalam bisnes. Apa pun kita kerja yang kita buat, kita nak berjaya, kita kena terus usaha. Betul? Walaupun hasil belum nampak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Haji selalu pesan dekat tim Haji. Jangan percaya, buat aja. Tapi baru ni ayat apa je keluar dalam TikTok. Ingat Ajimat, ingat Milagro. Itu sebab kadang-kadang ayat-ayat ini yang kita perlu ada untuk buatkan kita ni semangat. Haji tahu Haji ada ramai kawan-kawan dalam ni. Kan? Tapi kenapa Haji bawakan daripada dulu dekat buku biru, buku hijau, tapi sekarang Haji bawa dalam TikTok? Kerana Haji tahu ada 22 juta orang, tuan-tuan, yang hari-hari tengok TikTok. Betul. Dan impian Haji pula tuan-tuan, impian Haji adalah nak melihat tuan-tuan. Nak melihat saudara-saudara kita makan makanan organik. Kan? Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, bukan mudah. Bukan mudah tuan-tuan. Niat kita ni kadang-kadang kita cakap aja niat tapi tanpa usaha. Itu sebab Haji sentiasa usaha tak berhenti-berhenti, sentiasa bercakap pada masyarakat kita, pada bangsa kita, pada negara kita. Kenapa? Kerana Haji nak mereka untuk ubah mindset mereka. Mindset mereka ni kena positif. Kan? Betul. Jadi siapa ada yang bersama dengan kita pada hari ni kan? Okay, thank you Putri Hamzah dah follow Tuan Haji. Siapa yang bersama dengan kita pada hari ni masih belum follow Tuan Haji? Bantu saya untuk follow Tuan Haji dan bantu saya pada masa yang sama dalam live kita ni, bantu saya untuk tap screen. Sharekan juga kepada rakan-rakan supaya apa? Supaya ada antara kita yang mungkin macam Cik Tija kata, ingat baju, ingat Milagro. Mungkin ada yang dah pakai macam-macam baju tapi belum jumpa Milagro. Mungkin hari ni lah sebab daripada anda share kat kawan-kawan, kita dapat kongsikan manfaat. Macam tadi saya cakap lah, niat kena betul. Kita nak bantu lebih ramai orang supaya hari ni kalau mereka dah memang lama dah bercucuk tanam. Kita tahu mak-mak kita memang dah lama dah suka bercucuk tanam. Jiran-jiran kita ada je yang bercucuk tanam. Tapi adakah mereka bercucuk tanam secara betul? Secara organik? Penting ke untuk makan secara organik? Sebab tu saya katakan dengan produk Milagro, 3 perkara yang kita bantu mereka untuk dapat Haji. Pertama, untuk dapatkan hasil pokok yang sihat. Belum dapat result lagi Haji. Pokok kelapa sawit sihat, pokok durian sihat, pokok rambutan sihat, sayur-sayuran sihat, sayur-sayur sihat, orkid kita sihat, kan, rose kita sihat. Jadi dengan pokok ni sihat melalui tanah yang sihat disebabkan penggunaan baja Milagro khususnya dan produk-produk kita yang lain, kan, startlah untuk dapat yang kedua, hasil berlipat kali ganda. Bukan saja berlipat kali ganda, tapi hasil cepat dan berganda. Hasil tu lepas tabur 2 minggu start untuk nampak pucuk keluar. Start untuk setiap 3 bulan bila tabur hasil berlipat kali ganda. Kan, dan maintain pokok tu sihat, sentiasa keluarkan hasil yang best. Dan beza kita, semua baja saya cakap dengan anda kan, macam Cik Tija kata, kenapa kita kena ingat baja, ingat Milagro. Okay?
Sebab semua baju mesti dia akan bagi result je. Yes. Takkan dah letak tak jadi apa. Betul. Dapat result. Tapi result yang macam mana? Jadi beza Milagro bukan sahaja pokok tadi dah sihat, hasil kuantiti tu bertambah banyak. Kan kalau dulu kan tadi saya dapat ada feedback daripada seorang sahabat yang setiap bulan paling tak dia akan ambil satu kotak. Dia pakai pada pokok buluh. Dia cakap, oh pokok buluh. Apa jadi? Feedback macam ni okey ke? Cakap okey sangat. Cakap dulu pokok dah nak mati. Sekarang ni buluh tu setiap 2 minggu kena kait hasil. Kena tebang. Kena tebang apa? Belum kena cantas, ni. Kena cantas. Setiap 2 minggu. Daripada dulu hasil tak ada. Pokok dah nak mati. Jadi berbaloi ke berbaloi dengan penggunaan dia beli setiap bulan satu kotak. Okey? Jadi bukan sahaja tadi kuantiti, tapi beza dengan Milagro ni kualiti. Apa maksud kualiti Haji bila kita cakap organik ni Haji? Yalah, biasanya kalau kita cakap dari segi rasa, dari segi Rasa. okey, dari segi kehalusan dia. Contoh kita nak cakap Rasa berbeza. Tadi Berbeza. siapa makan cili ke pokok rambutan ke, cakap nenas tadi kan, rasa berbeza. Nenas kita tanam kat sini, tim saya buat testing nenas yang beli dekat pasar dengan nenas Milagro. Confirm rasa lain, manisnya lain, air dia lain. Dia punya apa? Kita rasa lidah-lidah tu pun lain. Berbeza. Okey, dekat sini saya nak tengok tuan-tuan dan puan. Bila kita cakap tentang mindset yang positif, kita kena ingat tuan-tuan. Kita tak boleh kawal apa orang cakap. Kita tak boleh kawal apa orang fikir. Betul? Kalau orang pandang rendah, dan kita pandang tinggi pada usia masing-masing. Tu sebab macam matahari dengan pokok. Bila pokok tu tumbuh ke arah matahari, berarti dia peduli ke ada bayang-bayang dekat bawah dia? Tak ada tuan-tuan. Kan? Begitu juga kita fokus pada cahaya, bukan pada kegelapan. Itu sebab cuba tulis ruangan komen dengan saya nak mula fikir positif Haji. Boleh tak bantu Haji ada 30, ada berapa orang ni? 26 mata. Ada 26 mata ni, cuba Haji type, saya nak mula fikir positif. Saya nak mula fikir positif. Boleh tak masing-masing dekat sini? Pasal apa? Kadang-kadang bila kita lafaz dan kita rasa semangat tu datang balik. Nampak tak? Mindset ni akan buat kita beli tapi boleh dilatih. Nampak? Setiap hati yang kita nak give up, cakap balik pada diri kita, aku belum kalah. Aku cuma belum sampai. Lama-lama, kita akan berfikiran positif jadi tabiat kita. Nampak tak? Ada tak orang tulis dekat sini? Okey. Tak pening dah sejak apa? Dah tak pening dah sejak berbalik guna Milagro. Kenapa tak pening tu? Apa yang buatkan Cik Zahra Macam tak Baba pening? kata, saya sentiasa positif. Terbaik. Terbaik, Baba. Berarti kalau kita sentiasa fikir positif, kan, apa sekalipun, walaupun Baba Pang ni bawang Cina, dia sentiasa fikir positif. Betul? Lama-lama insya-Allah fikiran kita akan jadi tabiat kita dan rezeki kita pun ikut yang positif. Betul. Tuan-tuan dan puan, dekat sini saya rasakan banyak yang kita boleh belajar. Kan? Haji tak tahulah. Okey. Saya sewa dulang kilang menambahkan apa? Siapa yang dah add to cart tu terus buat belian dan terus purchase. Okay? Siapa yang add to cart kan boleh terus buat belian dan terus. Kita tak lama lagi tuan-tuan. Kita tak lama. Kita 10.30 kita berhenti tuan-tuan. Ada siapa yang nak beli, siapa nak boleh ambil. Dengan harga yang Haji kasih. Kan? Masa malam ni. Masa live ni. Kalau tak ada rezeki kurang lah. Kan? Okey. Okay, tim bantu pinkan satu kotak tu.
Tak ada Tak anak ada. pokok mati sejak guna Milagro. Alhamdulillah kan. Nampak tak? Lebih. Okey, sebab tu bila kita bercakap tentang apa yang kita nak bawakan ni juga sangat penting untuk kita sentiasa belajar tanpa henti. Kan? Kita test produk ke, kita dapatkan tahu tentang produk knowledge, dapat tahu tentang macam mana cara menanam yang the best. Kan sebab tu dalam proses kita menjalankan bisnes ni pun Haji, kita sentiasa belajar. Belajar daripada kita punya customer sendiri, belajar sebenarnya input-input yang perlu kita Haji tambah nak baik. tunjukkan Haji nak tunjuk ada satu tuan-tuan dan puan, produk yang kita bawa pulau ni. Kalau siapa nak tengok lah, Haji cuba dan tunjukkan kalau ada rezeki dapat lah Apa tu? Okey. Kelebihan yang ada pada baju Milagro kita. Produk-produk Milagro. Okey. Okey. Ngantuk pula, dah pukul 10 dah. Okey, mana ni? Siapa yang ada bersama dengan kita hari ni, ada tak siapa yang baru je guna produk Milagro, baru je kenal produk Milagro atau dah lama guna produk Milagro? Bantu saya untuk komen boleh tak? Kita boleh sama-sama baca supaya ramai yang mungkin boleh dapat terinspirasi. Dia tak tahu sebenarnya. Okey, Cik Zawari, selain pokok durian, pokok apa yang sebenarnya bila dah guna produk Milagro yang Cik Zawari ni tak sangka apa terjadi pada pokok? Boleh share tak? Babapang, tadi Babapang kongsikan. Boleh saya hari-hari dapat makan buah tin dan goji berry rasa sedap dimakan dan berhasiat? Saya tengok telefon kau. Apa tu Haji? Ada. Nampak tak? Haji nak buka ni. Nampak tak tuan-tuan? Tak. Haji buka besar. Macam tu. Okey, ni apa? Inilah Haji hasil. tekan play Haji. Ini adalah hasil gunakan Allah tak jalan. Okey. Okey, padi Milagro. Nampak tak? Okey, apa yang Haji boleh cerita? Diorang nampak video je, Haji cerita sikit. Apa yang Haji seronok adalah kan, di mana menggunakan baju Milagro, tuan-tuan, nampak tak? Padi dia masak serata. Yang ni Haji. Ni. Ini yang guna baju Milagro, yang ni tidak. Saya tunjukkan. Tak? Beza dia. Dan buah dia tangkai panjang-panjang. Boleh tengok perbezaan guna dengan tak guna. Kenapa kita cakap baju Milagro ni, orang lain pakai baju kimia, kita pakai baju Milagro. Apa yang anda dapat? Sonok tengok semua jenis pisang keluar berbuah, buah tanduk. Pisang tanduk, pisang raja. berangan raja, awak, abu nipah, berbuah sungguh. Thank you Tuan Mizi, bestnya. Itu sebab kita cakap kan, bila tanah tu dah pulih tuan-tuan. Tuan Mizi boleh ke WhatsApp kat handphone Haji gambar tu atau handphone saya kan? Kita boleh tunjuk kan. Kalau ada gambar pokok-pokok pisang hasil tanaman menggunakan Milagro tu kan? Okey. Hai Puan Humaidi Saad. Cik Humaidi. Okey. Ni siapa lagi ada bersama dengan lelaki kita ni? Bantu saya teruskan tap-tap screen boleh tak sambil-sambil tu? Okey. Alright Haji. Itu sebab kita cakap dalam kita memulihkan tanah kita, itu paling penting. Kan? Kalau tak ada tuan-tuan, rugi kita. Kan? Rugi kita tanam dan hasil kita tidak menjadi-jadi. Okey. Okey. Sonok tengok pokok pisang. Ada tak siapa-siapa yang tadi yang belum kita jawab lagi soalan dia? Bulu lemak. Okey. Okey. Putri Homestay masih ada lagi tak? Ada tak nak tanya apa-apa daripada Haji? Okey. Ada apa-apa nak tanya dengan Haji? Kan? Boleh Haji tanya, boleh jawab. Okey. Okey. Zawari, cuma dah dapat jawab. Ada siapa? Cik Zul. Durian Musengking, satu pokok berapa nak guna? Dah jawab tadi? Tak tahu umur berapa tu. Dia tak kasih tahu. Kan? Okey, bila kita cakap tentang belajar tanpa henti, Haji nak pesan satu benda. Zaman sekarang ni, kalau kita nak berhenti belajar, kita sebenarnya tengah melangkah ke belakang. Kita stop diri kita. Dunia dah laju. Teknologi makin cepat berubah tuan-tuan. Tapi tak ramai orang bila dah rasa pandai sikit terus berhenti belajar. Itu silap besar. Nampak tak? Dulu masa mula-mula Haji menjaga baja, TikTok tak boleh nak menjual lagi. Nak jual pun kena pergi kampung-kampung, pergi pasar-pasar kan. Tak ada TikTok lagi. Tak ada TikTok lagi. Tapi sekarang ni orang dah boleh jual satu Malaysia hanya dengan jari saja.
Nampak tak tuan-tuan? Kan? Itu sebab tuan-tuan bukan mudah. Bukan mudah kita nak cakap. Itu sebab Haji kena ramai orang gaji tuan-tuan. Tapi tak audit balik apa yang dia buat. Kita kena tengok balik apa yang kita buat betul, apa yang berkesan, apa yang orang kata hasil kita boleh dapat berlipat kali ganda. InsyaAllah tuan-tuan, kalau dalam masa yang kita buat ni, okey, ada siapa-siapa nak tanya dengan Haji? Pasal bagi Haji, kan, Haji kena terangkan satu persatu supaya korang semua faham. Okey Aisyah, kita berbalik. Mungkin ada orang yang tak ada dekat luar sana, kita terangkan baja kita Aisyah. Kita ada setengah jam. Okey. Jadi penyagaan di ujung jari, betul tu Cik Tija, sekarang sangat mudah. Sebab tu hari ni saya nak kongsikan pada anda siapa yang sebenarnya bercucuk tanam. Tak kisahlah ada kebun buah, bunga, pokok sayur, pokok bunga, pokok buah, kan? Pastikan anda untuk dapatkan produk Baja Milagro. Okey, ini adalah Baja Milagro Premium yang sebenarnya dah lebih 8 tahun dalam pasaran. Dah 8 tahun dalam pasaran dan lebih 1 juta unit produk Milagro yang terjual. Macam mana sebenarnya bentuk dalam Baja Milagro ni? Dalam bentuk serbuk. Okey, kalau anda tengok ni, dia dalam bentuk serbuk. Oh, tim saya ada buat pokok cili saya kat sini, saya tak perasan. Okey, alright, dalam pokok, dalam satu pokok. Okey, jom. Yang kita tunjukkan, tim jom kita bantu saya, tim. Okey, contohlah kan, kita buat. Okey, tunjuk kat sini. Okey, jadi bila untuk penggunaan produk Milagro ni, kan, ni kita tanam pokok cili kan. Contoh pokok dalam pasu ni, sebab kalau tengok saiz pasu ni kan lebih besar sikit. Ni mungkin awak daripada depan jadi awak nampak sini. Nampak ke tak ada? Takutnya tak nampak. Saya pun tak nampak ni. Okey. Alright. Oh, aku tak boleh, awak kena belah sana. Nanti awak nampak belah sana. Okey. Jadi kalau anda nampak sini kan, pokok kita, alright. Okey, jadi sangat mudah kan. Kalau tengok kat sini, tengok pokok cili kita kan. Tengah ni, tengok daun pun sangat sihat. Biasa daun kita, kalau pokok cili kadang daun kerinting dan sebagainya. Jadi macam mana pokok dalam pasu ni, untuk saiz ni agak besar, sebenarnya kita boleh buat dalam 1 atau 2 sudu. Okey, jadi buat saja taburan 2 minggu sekali. Buat taburan. Saya letak 1 sudu je lah, sebab mungkin saya rasa tim saya pun dah buat taburan ni. Jadi penggunaan Baja Milagro sangat mudah. Okey, tunjuk kat saya balik. Kan, ini adalah pack kita, yang mana dalam satu pack ni 1 kilo. Satu pack ni 1 kilo. Jadi macam mana cara nak guna? Dia dalam bentuk serbuk. Ambil sahaja 1 sudu. Kan? Pada satu contoh pokok-pokok dalam pasu, 1 sudu 2 minggu sekali. Okey ke okey? Jadi itu buat untuk taburan. Kemudian kita ambil pula spray. Saya rasa awak ambil saya pokok bunga raya lah tadi. Senang sikit. Dia kecil sikit kan? Okey? Pokok tu agak rendah kan? Jadi kalau pokok contoh tadi, sambil tu tapi saya tunjuklah sementara tim untuk pergi pada ni. Pokok cili ni, jadi macam mana? Sebenarnya sangat mudah. Kembangkan kaki dia. Kembangkan kaki dia sekejap. Okey. Sangat mudah. Okey. Spray sahaja di bahagian daun, batang dan juga tanah. Okey. Spray dekat bahagian daun, batang dan juga tanah. Okay, kalau perasan ada bunga-bunga yang tengah pucuk ni, jangan elakkan bahagian bunga. Kan, kita spray sahaja di bahagian daun, batang dan juga tanah. Okey, mudah tak? Mudah sangat-sangat. Kemudian, kita ada Milagro Matador. Kalau untuk kawalan serangga, macam mana cara nak guna? Boleh spray dekat bawah daun. Ataupun sebenarnya kalau contoh ada serangga, dekat mana? Bawah daun ke? Exactly kat mana? Spray lah dekat kawasan yang memang ada serangga tu tadi. Okay, alright. Jadi kalau contoh tengok pasu tu tadi lebih besar. Kalau pasu kat sini, tim tunjukkan pasu sini. Gerakkan sikit ke atas. Alright. Tengok kalau pasu ni saiz dia tak besar sangat. Okay. Saiz dia agak kecil sahaja. Kan. Okay. Jadi macam mana cara guna dia? Macam tadi saya cakap, 1 sudu memadai 2 minggu sekali. Okey ke okey? Alright. Sekejap, saya nak tengok ada tak komen. Jadi ini kalau pada mereka yang sebenarnya tanam secara dalam pasu. Okey. Saya nak tahu yang sedang menonton ada tanam apa. Okey. Buah, bunga sayur, pastikan anda bantu saya tim untuk pinkan beg nombor beg 3 produk RM69. Jadi kita ada baja, MPV dan juga Matador. Ini sesuai kalau orang yang bercucuk tanam secara depan rumah, pokok tak banyak sangat kan.
Boleh dapatkan 3 produk kita ni. Kemudian, kalau tadi pun ramai yang tanya. Ada pokok durian, ada pokok kelapa sawit. Macam mana pula? Okey, pokok durian, pokok kelapa sawit. Okey, tutupkan supaya saya nampak skrin. Kita akan pergi kepada baja. Okey, baja kita sekotak. Awak alihkan sayang, this one. Okey. Alright. Jadi sekotak ni kan satu pack kita RM25. Tapi kalau contoh siapa yang ada pokok buah, kenapa saya suruh ambil sekotak terus? Contohlah kita ada 3 pokok buah. 3 pokok buah kita nak buat taburan 3 bulan sekali, satu bag. Kalau untuk setahun tu, kalau 3 buah, 3 pokok kena letak dalam 3 kilo ke 4 kilo, sebenarnya satu kotak ni dah cukup dah. Jadi pada harga pula kita dapat berbaloi. Sebab satu pack ni RM25. Okey? Tapi kalau kita ambil satu kotak, dia jatuh sangat murah. Okey? Satu pack RM25. Kalau satu kotak dah pergi RM250. Tapi hari ni kita bagikan harga special sempena live bersama dengan Tuan Haji. Dan ni minggu terakhir bulan 10. Tak tentu anda dapat harga ni untuk minggu hadapan. Okey? Minggu ni, bulan ni adalah anniversary Milagro. Dapat harga yang sangat special. Timpin kan berapa harga yang kita bawakan? Satu pack RM25. Satu kotak ada 10 bag ni. Maksudnya 250. Betul tak? Tapi hari ni saya bukan sahaja nak bagi harga special. Saya nak hadiahkan juga satu botol Milagro Plus. Sebab saya tahu kebanyakan yang pakai ni adalah pakai untuk pokok buah. Kita nak anda dapat result yang best sangat-sangat. Okay? Satu kotak ni jatuh RM199 sahaja. Saya bukan bagi baja saja. Maksudnya jatuh satu bag RM199. Tapi saya bagi hadiah lagi satu botol RM75 Milagro Plus ni sebab dia parti. Parti yang boleh pakai untuk 50 pokok. Kalau kelapa sawit tu 1 ekar boleh pakai. Kalau anda kelapa sawit, komen bagi rimak, kita bagi palmera by Milagro instead of Milagro Plus. Kalau bukan kelapa sawit, pokok durian, pokok rambutan, kita hadiahkan anda Milagro Plus untuk anda gunakan pada pokok anda. Okey ke okey? Bantu saya untuk komen boleh tak? Tadi saya nampak set ni dapat 175 ada yang komen. Sekarang dapat berapa? Dapat lagi ke tak? Sebab tu saya cakap kalau siapa dapat harga 199, 169 tim saya dapat. Dekat saya 199. Anda dapat berapa harga? Okay. TikTok dia kadang-kadang okay. Okay. Alright. Jadi pastikan anda dapatkan produk Milagro. Pada siapa yang nak dapatkan, boleh terus add to cart dan buat belian. Okey ke okey? Ada tak sebarang soalan sebelum saya akhiri live saya? Saya ada 5 minit lagi dan kita jemput Tuan Haji untuk masuk sebelum kita habiskan live kita. Okey? Siapa yang dah add to cart terus boleh buat belian dan saya nak kongsikan anda boleh juga terus buat add to cart dan buat belian barang sampai baru bayar, tak jadi masalah. Okey, sebab kita on untuk dalam live ni untuk ada barang sampai baru bayar. Ada soalan tak? Tak ada soalan pun. Cik Tarmizi kata dapat 175. Berbaloi kan Cik Tarmizi? Sebab ikutkan satu kotak kita paling tak lah kita jual 170. Tapi hari ni 175 dapat Milagro Plus. Satu botol yang harga dia RM75. Kalau kita offer pun RM65. Berbaloi ke? Berbaloi gila. Berbaloi sangat. Okay, jadi siapa yang nak terus boleh terus add to cart buat belian. Okay, saya nak tanya ada tak sebarang soalan kan? Sebelum saya berakhir, kita ada 5 minit lagi. Haji? Hai Hanina, thank you Puan Rosina. Tap screen, Kebun City, thank you tap screen. Siapa yang baru je masuk kan? Boleh add to cart, boleh bas ni. Baja buah, apa tu? Baja buah. Yes, Syarizan. Baja ni untuk pokok bunga boleh, buah boleh, sayur boleh. Dia sesuai untuk semua jenis tanam. Sebab apa? Kita fokus kita pada tanah. Kita baik pulihkan tanah sebab dengan bila baik pulihkan tanah, dekat situ kita dapat hasil berlipat kali ganda. Okay? Okay, siapa lagi ada? Siapa lagi yang ada bersama dengan kita? Sebelum kita berakhir, kita ada 5 minit sebelum kita berakhir. Kan, add to cart dan terus buat belian. Siapa yang nak dapatkan promosi kita pada malam ni.
baja buah. Betul. Okey. Kalau contoh pokok buah, kita nak kena tahu umur buah. Umur pokok. Sebab kalau pokok kecil, penggunaan dia taklah sebanyak dengan pokok besar. Contoh pokok dah matang. Pokok umur 5 tahun dan ke atas. Boleh gunakan setengah kilo ke 1 kilo 3 bulan sekali. Kalau pokok dah 10 tahun dan ke atas, gunakan 1 kilo. Okey, kalau ada yang pokok 20 tahun, 30 tahun, cadangan saya boleh pergi even kepada 2 pokok setiap 2 kilo setiap satu pokok 3 bulan sekali. Anda akan start untuk nampak hasil yang sangat best. Dan bila cakap pasal pokok, buah, pastikan buat gabungan dengan Milagro Plus. Boleh komen tak siapa yang dah pakai Milagro Plus ni? Best ke best sangat? Siapa dah pakai Milagro Plus boleh komen tak? Best ke best sangat? Sebab tu siapa yang tanam pokok buah, cadangan saya terus ambil package 1 kotak. Okey, 1 kotak hari ni kita bawakan pada anda 1 kotak RM199 sahaja. Kita bagi anda 1 botol Milagro Plus. Harga dia RM75. Tapi hari ni kalau anda cakap, boleh tak saya tahu anda dapat berapa harga? Ada yang komen tadi 175, ada yang komen 169, ada yang komen 199. Okey? Siapa yang dapat bawah harga 199 berbaloi sangat sebab harga dalam live sangat beza. Anda dapat add to cart terus buat belian. Dan anda boleh add to cart dan boleh ambil COD. Barang sampai baru bayar. Okey ke okey? Okey, ada soalan tak? Haji, kita ada 2 minit lagi. Haji nak akhiri live ni. Boleh? Jom. Okay. Jadi pada siapa yang sebenarnya bersama dengan kita daripada awal hingga akhir, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Thank you Kak Asya, Cik Tija, Bapak, Tuan Mizin, Cik Zaiwari, Putri Homestay, Aunty Mida, Kebun Cik Siti, Puan Nuraini Shop, Cik Ayub, Cik Puan Farida Bisharif, Ummu Habibah, Kak Kamala, Cik Zul, Kak Zila. Thank you so much. Okay, kebun kita, thank you. Pada siapa yang bersama dengan kita daripada awal hingga akhir. Kan, pada siapa yang nak dapatkan produk kita, boleh add to cart dan terus buat belian. Kita open harga ni sehingga pukul 12 malam hari ni. Kan, anda terus boleh buat belian, terus add to cart dan terus buat belian. Okay, sebarang soalan boleh je message kita, boleh je komen, boleh je masuk dalam live kita yang dijalankan oleh tim kita dan anda boleh tanya. Okey, dan kita nak anda untuk pastikan dapat hasil-hasil pokok yang berlipat kali ganda je. Keseronokan bercucuk tanam tu sendiri. Kita bercakap walaupun berlipat kali ganda, tapi bagi Haji adalah bagaimana kita nakkan tuan-tuan dan perempuan dapat makanan organik. Contohnya dekat Melaka ni adalah jual bambang organik mahal tuan-tuan. Mahal sangat. Tapi kita tengok orang Cina kan, dia sanggup beli walaupun mahal. Tapi kita bawakan baja organik ni supaya tuan-tuan tanam. Tuan-tuan tanam dapat harga yang orang kata memang harga gila lah saya cakap. Betul tak kan? Memang harga gila dan harga terbaik untuk tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah lah tuan-tuan, bagi Haji, apa yang Haji boleh bawakan, ini adalah Haji kongsikan rezeki bersama-sama dengan tuan-tuan. Kan? Kalau tuan-tuan rasa dengan membeli baju Milagro, anda dapat kebaikan pada diri dan keluarga anda boleh beli. Betul. Kan? Kita tahu macam Haji cakap tadi, kan, ramai orang dekat luar sana, macam-macam baju ada. Baju daripada Thailand datanglah, baju daripada mana datang. Tapi anda tahu tak? Anda sekarang dalam keadaan yang sangat baik. Itu sebab bagi Haji, percaya atau tidak, kan, tuan-tuan dan perempuan, kita ni sentiasa ada 10 minit lagi, kan, ada 10 minit lagi, 5 minit je. 5 minit. Kalau ada soalan kita boleh ni sebab dah ni ada kalau soalan tak ada kita tadi. boleh jalan. Okey, kalau saya baca komen sikit, thank you. Okey, Babapang kata gabungan baja Milagro dengan Milagro Plus untuk pokok-pokok tin dan goji berry. Best sangat-sangat. Tadi Babapang kongsikan setiap hari dia boleh makan buah tin dengan buah goji berry. Best ke best? Yes, betul. Alhamdulillah saya pun dapat rasa nikmat tu sekarang. Bestnya. Thank you so much Babapang kan. Okay. Alright. Okey. Okey, Cik Mualim cakap, Haji dan Puan Aisyah, pokok buah amra kedundung tumbuh, berbunga dan berbuah selepas buat pangkasan dan letak panadol. Alhamdulillah. Okey, thank you so much pada siapa yang bersama dengan kita pada awal hingga akhir, Haji. Ya. Alright. Bagi Haji,
ini yang kita ada, apa yang kita boleh bawa, kita kongsikan pada tuan-tuan dan puan, kan. Ia bukanlah mudah. Haji faham. Nampak kena suka percaya, pastikan Milagro. Hasil cepat, hasil berganda. Yes, Betul? Milagro. Betul je, Kak Syah. Okey, apa pun Haji nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan dalam promosi kita ni. 2 produk kita boleh dapat RM49 yang ada dekat sini. 3 produk dengan harga RM69. 5 produk dengan harga RM99. M Plus kita dan M Plus dan campur 3 produk adalah RM129 dan 10 baja campur M Plus dengan harga RM199. Berarti mungkin ada salah dan silap apa yang Haji nak cakap ni. Haji mohon maaf kan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Good night. Thank you so much. Okay, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.